Ni Assalamualaikum my brother. Noah. Helmet dah beli lah? Sakit kepala tu. Bantal. Ni bantal, aku beli bantal. Aku beli bantal je. Apa curi pula tiba-tiba ni? Dengar cerita. Arestella on the way. Sikit bantal. Tak, ni bukan ni tu apa nama tu? Cushion aku. Kau tahu kan kalau contoh macam sofa kan ada cushion kecil tu kan. Ni cushion kecil lah. Noah, ya Tiong. Tiong, back in lebih sikit nak beli arai ya. Ni cushion kecil. Nanti tengok DM. Okey bro. Ni cushion kecil. Sudah lah tu Mamat Kanda. Saya rabut. Cushion kecil. Buka-buka nak tengok apa benda dalam tu. Dia kata tengok apa? Buka sikit nak tengok helmet. Kat seluar. Bukan nak tengok tu. Tengok telur boleh? Okay, tengok sikit Kita tengok sikit Sikit Takkan biasa kalau main satu kod ni helmet biasa je. MS. MS main satu kod. MS Silver. Main satu kod. Main satu kod ni Tak adalah orang punya lah. Orang punya Noah. Ya je. Orang punya dia parking kat rumah aku. Cik, Silver tu. Orang punya. Orang Tengok sikit. Tengok belakang lah, belakang. Belakang je tengok belakang. Aku tak pandai tengok belakang ah. Okay, kau buka. Tengok belakang sikit je. Tengok belakang sikit. Tak boleh orang punya tak boleh, dia tak bagi tengok. Sebab aku kan, kau tahu kan sekarang aku buat detailing. Aku kan bagi detailing sekarang. Aku buat detailing helmet. Dia cerita, kau tahu tak cerita sebenar macam mana? Aku nak beli arai mula-mula betul? Okey, betul. Aku nak beli tail hitam betul? Okey. Tiba-tiba aku tertukar fikiran aku nak pakai Shoei. Nak tahu sebab apa? Sebab apa? Sebab orang Kadir pakai helmet arai koi putih betul? Sebab bila dia pakai nampak macam kopi. Sebab tu terus aku tak jadi beli arai. Aku tak apa lah, aku beli. Aduh, Shoei robot ni. Buka sikit ke kanda. Ya, Assalamualaikum Nak bang. tengok Bang. ni. Bang. Barang airbrush ke tidak? Saya ingat apa? Ryan S. Airbrush. Kasih buka lah, kasih belanja. Tak boleh lah, Slow. malu lah. Saya kalah lah, Shoei robot tu menang lagi. Slow. Saya slow lah, kita orang Islam. Slow. Itu slow. 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 Tak apa, slow je kan dia, boleh. Tak buka kan separuh macam tu. Buka habis, angkat stand phone. Belanja sikit dalam. Belanja lah sikit. Alah, kan dia. Kalau tidak bang, dia Phuket itu ada juga. Cuma dia ada kenduri kahwin. Oh, faham. Kalau tidak, Kalau diikut rumah belakang. Tengok daripada cara kita. Tengok cara kita riding kan. Betul tak? Betul. Airbrush Sama Airbrush. Tengok belakang sikit, belakang, pusing belakang. Airbrush. Relax, tenang lah. Brush. Kita tak airbrush, tengok stiker JForce pun kita dah tahu airbrush. Mac original tapi dia bukan dia cat je silver. Repaint balik. Ya, airbrush Tiom, airbrush. Airbrush ni memang airbrush ni. Marah abang. Kau ambil kat siapa? Kau ambil kat siapa? Tak ada ambil kat siapa. Ni orang parking je. Cik, parking terus. Baru naik left helmet. Terus angkat. Gila babi. Tekan dia humble. Weh, humble siut. Weh, kan dia humble. Kan dia humble. Gila babi. Jaga dah. Tak, sekarang ni kau arai jadi ambil kak? Kan aku cakap lepas aku tengok orang Kadir pakai arai koi tu, aku tak jadi ambil. Sebab apa? Sebab nampak kopi bila dia pakai. Sebab tu aku Cuba kau pakai ni. Slow. Cuba atas slow kau pakai lah. Shoei nak tengok. Nampak kopi ke tak? Tak nak. Nantilah aku pakai. Cubalah nak tengok. Motor tak siap lagi. Nanti pakailah bang. Nanti kita saya pakai kat abang. Tak, sekarang ni nak tengok. Dia nak kena tahu kan dia. Kod nanti kod boleh tukar ke. Ni, kau ingat aku tak pernah tengok ke? Benda ni ori punya ke tidak ke? Aku pun pandai tengok Noah, pending dia ni.
Ni Cik, pending. Wah, dah pandai cakap pending. Gila babi. Kata gua, Okey, sikit lagi mana siap. pending dia? Tengok sikit. Ini dia palsu. Kira span semua. Span Oria. Okey, sarung sikit kan dia sarung. Alah, ingat tak sarung? Kalau aku mesti aku buat ni je. Memang aku Superman. Wah, cantik. Biar. Aku nak settle ni dulu. Aku nak ambil SGV vintage. Apa nama apa belan? Arai apa nama? Vintage punya lawa ke? Yang ni Ryan deal kan ke apa? Ni aku di sini. Oh, kau diri sendiri. Di settle lah. Tapi betul ke aku nak tanya kau? SSG vintage. Itu lawa ke kalau kau nak pakai? Tak minat ah. Habis tu aku minat tengok arai kau tu. Arai yang mereka tu kau tu. Kau tengok arai yang mereka kau tu. Arai yang mereka tu, kau duduk gombak batu cave aku boleh nampak ah. Arai yang mereka kau tu. Arai Donald Trump kau tu. Main tengok arai Donald Trump kau. Alam. Kau pakai SGV vintage lawa. Is it vintage? SZG vintage. Oh. Itu lawa gila. Dia colour plain. Dia tak ada main colour banyak. Dia colour sikit je. Warna silver lawa. Silver dengan maroon dah. Maroon lawa ke? Selo tu ah, bukan masalah selo. Dia je akaun mereka tu. Kau pakai itu arai Donald Trump. Tapi arai tu sampai Phuket dah. Ya, tapi kau jangan pakai arai flower. Dah naik harga dah tu. Oh ya, baik. Tapi betul dia. Tapi jujur cakap malu tu Ryan Dia jenis buat motor RM50,000, RM40,000, RM30,000, RM40,000 kalah dengan Waisuku kau. Waisuku exhaust cair. Macam mana letak muka je? Kau je bayangkan kau Brembo depan belakang. Lajulah motor dia. Brembo depan belakang. Tak payah bilang tak aku nak bahan ni. Pergi mati lah. Okay. Brembo depan belakang. Brembo depan belakang tapi kalah dengan Waisuku Noah exhaust cair. Lepas tu helmet pula helmet Donald Trump. Memang fit bahan dia. Memang ada bahan dia. Tadi memang motor dia ke motor tu? Motor ni. Ryan. Mana dia nak naik Rin? Lajulah dia bawa. Yen, kau tahu tak Noah cakap apa kat kau tadi? Apa? Noah cakap, weh, Ryan motor je buat mahal-mahal benda tapi kalah dengan Waisuku aku. Exhaust cair dia juga macam tu. Aku tak. Kenapa Tiong turun? Mana Tiong? Tiong jap. naik dia. Bini dia call. Ada Itu aku pelik tu. saya tanya Noah lah. Saya tak nak lah cakap lebih-lebih. Saya tak nak claim lah. Tanya Noah lah macam mana. Laju. Tak, ini Noah yang cakap tadi dekat aku bagi tahu ni. Tapi Noah ada member aku tau. Ada member aku dia nak buat RZ. Dia nak main RZ. Okey. Dia nak main RZ. Member aku ni dia nak main RZ. Okey. Aku ajarlah dia. Kalau kau nak setak jahat, kalau kau nak pakai pack senapang, pack on, kau kena setak jahat. Kau pakai alloy ke kan? Tapi setak clean. Tayar kecil depan belakang, pakai magak carbon, belakang magak tebuk. Okay. Lepas tu dia kata okay, nak setak clean macam member aku. Ibarat kau dapat mindset lah sekarang ni macam ni. Kau faham maksud aku setak clean, contoh pakai rim KH, tayar kecil sikit belakang, ada spoiler semua. Kau faham tak? Setak macam tu. Setak 3BS lah, setak 3BS. Okay. Kau tahu depan dia nak pakai apa? Brembo. Belakang dia nak bawa magat carbon. So dia macam tak kena kau faham. Tapi dia nak pakai spoiler. Dia kira macam nak rem tapi skema. Yes. So kalau orang tengok motor tu, kata siapa yang setup motor ni macam ni? Pejai baling. Lepas tu dia jual sama member aku. Padahal kita orang ni dah cun-cun dah setup kat dia. Maksudnya kalau kau nak setup dia, ni Pejai baling dengan Raya baling. lepas tu aku cakap lah kat dia, kalau kau nak pakai senapang, kau buat rompong belakang. Kalau nak pipe on lah, tak tabung. Kalau tabung okey lagi. Pakai magat. Wan, aku tak nak cakap apa Wan. Kau tengok Wan arai kopi komeng. Wan, kau nak cakap apa, kau cakap je Wan. Tapi kau memang poin banyak kalau kau tengok motor kan dia dah siap nanti. Waktu dia pergi RZM. Tapi tak apa Wan, itu adalah semangat dia untuk tahun ke depan dia nak buat untuk pakai pack senapang. Dia tak pakai paip. Aku tak pakai paip. Dia tak pakai paip tahun ni kan dia. So nanti kat atas highway dia akan rasa bosan. Kau faham tak Noah benda tu? Wih, rugi kan dia tak pakai paip. Sumpah rugi. Tak apa. Kau biar dia rasa dulu nikmat tu. Maksudnya dia ada rasa buat kau tahu tak kenapa aku tak nak pakai paip?
Sebab apa? Ada kawan aku tu lah, aku call dia tadi semua benda kan. Ada Dia yang tanya aku. pasal helmet tadi. Ada lah kawan aku tu Okey, kan. tahu, Dia okey. kawan aku. Dia cakap apa yang dia cakap kat aku, kau nak set up apa ni? Set up apa-apa semua benda kan. Cakap tak apa, hang main clean lah. So main clean lah. Dia yang cakap, bukan suruh aku. Bukan aku yang nak, dia yang cakap. So main clean. Sebab kau tahu tak, dia kau faham tak Noah? Aku tak nak nanti dia cakap apa ni Ryan janji buat 5,000 ke bawah. So restore barang motor dia memang 5,000. Takut dia main motor buat enjin, takut dia terkejut kena 4,000 lebih. Takut terkejut kena buat 5,000. Yalah, faham. Takut dia terkejut. Kita sering enjin sama So juga. aku cakap dia, kalau kau nak settle semua benda, meh 10,000. Enjin meh aku buat. Betul. Bukan aku buat lah, aku hantar kau orang buat terus. Betul. Tak cakap pula macam ni tadi. Lepas tu kau tahu ada tanya apa? Dek, kau bayangkan dia nak pakai tayar besar depan belakang, dia nak pakai ni, maggat carbon dengan belakang carbon belakang. Kau rasa? Kena tak setup tu? Tayar, dia nak pakai tayar TT lah. Tayar bata tu, tayar besar. Lepas tu belakang nak pakai maggat carbon, depan nak pakai Brembo. Ini kau nak okey, kenapa aku nak pakai tayar besar? Waktu tu aku tengok tu video lalu Gen GTB, Gen tayar besar. Tu kan macam nak pakai tayar besar. Orang panggil inovasi. Kau kan tahu pasal inovasi. Dia kalau tayar besar macam ni kan dia. Nos terus. Nos terus macam ni nos. Ngam. Kalau nos terus ngam. Tapi kalau kau macam ni tapi kau nak rem, tak kena. Yelah, aku kan slow-slow. Sebenarnya boleh je buat. Tapi sebabkan, okey, kau faham okey, kalau aku buat dekat sana, aku setting kat sana semua benda, nanti aku pakai pipe senapang. Aku nak tukar dekat sini, nak setting balik semula. Bukan boleh tukar exhaust macam tu. Okey, kau tahu tak aku cakap apa? Kanda, kau jangan samakan ZX 250 kau dengan RZ. ZX tu kau ambil je exhaust kau pasang, tak payah setting. RZ kena setting. Ya, sebab tu lah aku cakap dekat dia, daripada aku buat dekat sana, daripada balik sini kena buat balik semula susah. Baik pakai biasa je, clean je. Boleh Okay, aku kau bagi pakai balik. biasa, aku cakap kau tapi tak apalah. Tapi biar je Noah, biar dia pakai 3BS dan dia akan rasa macam dia naik EV atas Dia MPQ. tak, nanti dia rasa macam naik skuter MVX dia. Mesti ke dalam hati dia akan, babinya kenapa lah itu hari Ryan dah cakap dah benda ni. So biar dia rasa benda tu, so ke depan hari dia ada semangat lah. Dia dah tahu buka mata dulu. Betul. Nanti dia akan rasa lah pergi tu macam pergi seorang-seorang. Kalau anda kata contoh kan, macam sebiji helmet saya, 4 biji helmet awak je kalau awak masukkan dalam kamera. Apa helmet apa? Helmet. Tak, Tak, sebelum kau cakap pasal helmet aku cakap tu pasal helmet Donald Trump Noah. Noah, awak helmet apa arai tu lah? Arai apa tu lah? Saya lupa lah. Arai Donald Trump dia tu. Arai USA dia tu. Donald Trump. Tapi tak apa, aku faham je Noah, sebab kan dia pun macam acap. Cuma dia tak adalah acap sangat. Aku tak ada arai bunga ni. Adalah. Kau pakai Sakata. Sakata. Allah, lupa. Aku tahu vintage speaking. Itu je. Tadi. Cuma Sakata tu dia tak ada dalam list. Dia tak ada dalam list sikit lah. Maksudnya kalau anda kata macam dia tak ada dalam list. Inilah orang kata keseronokan main motor ni. Maksudnya kawan-kawan. Kau tahu tak? Aku kan baru ni lepak dengan dia. Dia baru beli jet silver api tu. Kita borak lah pasal helmet. Macam ni, barang ori macam ni. Barulah aku belajar satu-satu macam mana nak tengok ori, macam mana nak tengok ni. Semuanya baru belajar. Dengan Ryan lah. Tak tahu Ryan tipu aku ke, kencing aku. Betul. Ryan pun dia budak-budak yang kata dah pandai-pandai lah. Aku pun belajar pada orang, belajar pada Pejai. Sikit-sikit dah belajar. Macam gitulah. Arai apa? Arai Donald Trump. Bukan. Tapi aku ni Noah macam ni lah Noah. Nanti masa nak pergi Razak kau ejah lah kat Abel. Kata Abel nak pakai jet hitam Abel pakai. Dia payah. Jet hitam payah lah. Dia pakai lah jet hitam. Dia pakai jet hitam. Tapi aku dalam kepala aku dah dapat bayang Akak Syah. Aku dah macam dalam kepala aku, ni kalau anda kata kau jumpa Wan atau LPT je kena, point dia mesti banyak. Sumpah aku cakap kau. Tapi tak apa, bagi Kanda pergi lah. Kanda tak pergi biasa pergi RZ member. So bagi dia rasa dulu vibe RZ member tu. So nanti balik dia ada pasal anak lawan tu lah, kau faham tak? Dulu aku pernah pergi, tapi naik kereta waktu zaman-zaman umur aku 20 dulu. Lama dah. Kau bayangkan Kanda,
kalau kau pakai pack on okey lagi lah. Maksudnya kau pakai 3BS corong ke apa. Bila mana Wan pakai pack senapan rem tapi kau rasa macam motor kau tu motor EV. Kau faham tak? Kau rem dia tak kena dengar. Time tu motor kau rem pun dengar kami bawa biasa je. Ha. Macam tu lah ibarat dia. Tapi tak apa biarkan Tapi dia. tak apa lah. Seslow Biarlah lah. dia. Seslow lah. Slow pelan-pelan nanti pelan-pelan lah. Nanti kau akan rasa lah macam kau ibarat macam tak bawa motor buat dia time tu. Ha, sebab aku jumpa Wan lah. Aku dah jumpa Wan. Aku dah ikut Wan ride. Aku bawa Wan ride. So aku dah tahu lah. Dia ni memang okay, dia ni bidang dia memang dia pernah merempit dulu. So dia faham tau konsep. Bila kawan-kawan macam gini dia akan cek kelemahan. Apa kau naik motor macam gini ni motor apa ni lah. Nanti lah macam tu lah. Tapi tak apa kan dia kau pakai dulu sebab tak apa, pelan-pelan lah, panjang. pelan-pelan. Tahun ni dapat pergi. Tahun depan pun lagi. Macam tu lah. Betul. Tahun ni lah. Tahun depan jual lah. Tapi kalau tahun depan sebab aku tak nak bagi kau pasal aku macam jauh nanti pomen macam aku belah SP aku motor aku buat kat pomen aku. So kau KL banyak je kan dia yang boleh buat RZ. Macam kau Temerloh dekat dengan Mat Speed. Tahu. Betul. Banyak je. Itu lah banyak je RZ ni banyak je orang boleh buat. Sekarang banyak dah orang boleh buat. Kalau kau rasa macam tak yakin kau hantar dulu langat. Cuma guys saya Anda nak dekat kau. Bukanlah dekat member aku. Dia lepas ni aku lepas dengar tadi Arai cakap aku pakai clean je. Lepas tu aku dah faham macam aku gerak seorang. tak adalah gerak seorang. Okey dia macam ni, ada macam ni Noah. Aku dah faham waktu bergambar aku dah faham dah. Semua baik Kanda motor kau jauh sikit boleh. Dia cakap aku dah faham dah. Sebab Tak adalah cakap macam tu. Sebab dia aku dah faham lah. Pasal helmet pun aku dah faham. Aku cakap kan macam gini je Noah, aku cakap kat Kande kau boleh kawan dengan member aku Pejai. Kalau helmet bawah 20 tepi sikit. Macam tu. Dia cakap tu tepi sikit. Lepas tu aku dah faham lah. Bila dia suruh pakai exhaust macam tu Kanda nanti bergambar tolong kau buat gambar asing boleh. Gambar sendiri ke apa. Aku dah faham benda tu. Aku macam okey lah. And then bila waktu dia tak bersungguh-sungguh tau. Waktu mula-mula dia check call aku awal-awal tu baik. Aku cakap okey lah baik Aku kan tahu apa-apa Tahu lah pasal block semua benda. Tak memang block 80, 60 lancar. Aku tak pandai benda tu And then rupanya dia kena operate lagi. Nak bagi senang apa benda tahu. Tepat sebab okay, dia macam ni. Kalau anda kata contoh kau pakai 3BS, dia ada spek untuk 3BS. Kau pakai pack senapang, mungkin dia kena ribut sikit ni ke apa dan sebagainya tu. Dia kena buat kacau enjin bawah sikit. Betul. Dia macam tak lawas. Kau faham macam tak lawas. Ibarat engkau naik ZX tu kau boh enjin, kau boh exhaust kapal terbang. Laju. Macam tu lah. Masalah laju. Dia ibarat persamaan dia macam ni kan dia. Kau naik ZX tu dia mana bunyi. boleh masuk? Bunyi exhaust. Wow, motor tak sampai lagi. Macam tu lah. Oh kau ini apa. Okay, tak bos, sorry bos. Sorry bos. Saya minta maaf bos. Saya minta maaf bos. Okay, kau kena tahu juga bila motor tak laju kan dia. Okay, RZ ni kalau kau dapat GPS 18 lebih atas 9 dia kena duduk satu kelompok je. Betul. Tapi Boleh maintain lah, boleh maintain. Tapi dia 3BS ada je orang yang laju tau. Tapi kalau anda kata kau macam bawa, kau tak ada kelompok tu, Allahuakbar. Tak tahulah. Jangan kena faham lah bila dia cakap macam ni Noah. Maksudnya jangan bergerak sekali. Kalau kita bergambar jauh-jauh. Kalau kedai makan asing. Kena faham benda tu lah. Kalau contoh macam kalau macam contoh macam Shelly datang rumah, tunggu macam orang dah tak ada kat rumah, baru masuk motor. Motor dah parking. Maksudnya motor semua dah parking. Contoh motor dah susun semua benda kan. Pahit. Dah habis gambar semua benda. Kanda datang sekarang masuk motor. Jom rehat. Kita pergi rehat. Aku dah faham lah ayat-ayat bertapis macam tu. Okay, dia macam ni. Okay, aku first dulu memang aku ingat aku nak letak macam ni kat kau genda. Aku nak buat kata kau pakai pack senapang, pakai kong alloy depan belakang, pakai V-Force. Buat setup jahat tu. Walaupun kau macam aku kan dia. Aku macam kau juga. Maksudnya bergaya atas motor, berani fly tu setengah jam tak berani pun. Maksudnya bergaya je aku ni Betul. So buat je macam tu. tu. Tapi bawa cara mana pun, kalau ada kata orang berani bawa, lajulah motor tu. Orang tak berani bawa, tak lajulah. Asal aku nak buat kau macam tu. Tapi aku cakap aduh nanti kan dia ni pula. Sebab kan dia dah cerita dah nak naik pusing KL. Tapi hari tu dia kata nak pakai paip. Tu aku. Tak apa. Noah, aku dah cakap dengan Pejai, biarkan dulu dia pakai Allahumma salli pakai 3BS tu. So nanti dia akan menyesal atas highway tu Okey, Wan Kadir masuk, Ryan masuk, Nuan Nakal masuk. Okey, motor-motor Nuan Nakal, Paik, Wan Kadir semua Wan Kadir. Okey, Kandal letak ujung sikit dalam kamera tak.
Dia macam ni, nampak tu aku ujung-ujung tu je. Tak, abang kakak macam mana? Saya dah cakap kat Kanda, saya dah explain. Kanda, kalau kau nak main spek nak main spek motor clean, tayar besar depan belakang, kau jangan letak ekor carbon, magat carbon ke apa? Ini tak, dia nak letak ekor carbon, magat carbon. Maksudnya kita nak kekalkan full ori motor dia tu. Okay, aku tanya kau Noah. Daripada aku tak pakai paik dan tak ada kat dalam gambar, lebih baik aku buat macam itu betul. Letak kabel, letak apa betul. Mana ada, itu ayat orang menyakat je, bukan tak ayat dekat gambar, babi. Tak ada lah dia. Macam ni Dia tak faham sebab dia kelompok ZX. Kelompok ZX dia tak ada macam gitu. Okay, bos, sorry bos. Bos, sorry. Aku tak pace lagi, bos. Engkau macam nak keluar kat kuning naksu tu. Bos, kau ceritakan dia, Noh. Dia macam ni kan dia. Cakap minta maaf bos dulu. Okay, minta maaf, bos. Ada masalah apa dua ni? Ada apa-apa Bos, kau tahu? saya minta maaf, bos. Saya ada alti tau. Saya ada Okay, alti. saya minta Oh, maaf, bos. ada hati. Oh, tak boleh lah. Saya ada alti. Saya tak ada Okay, keluar alti tu. Anwar explain dekat Kanda, Noh. Tak ada lah. Kalau macam kau pakai TPS, okey je. Tapi kebanyakan yang keluar ni semua pakai pipe. Dia cuma jadi macam, kau jadi tak syok nak bawa. Kau dah masuk gear tu rasa macam... Tak. Kau faham tak? Dia macam ni. Kau kena faham satu perkara Noah Oh, yeah. Kalau aku buat dekat kau, dia tak jadi masalah tau. Sebab aku buat dekat Ryan. Kat belah Jauh. sana. Belah sana, belah PJ, jenis hasut. Kalau macam ni tak boleh berkawan. Kalau macam ni tak boleh berkawan. Kau faham tak maksud aku? Kalau aku buat dekat kau, lantak kau. Okey lah, aku okey terima kau seadanya. Bila belah sana, Ryan, PJ, Wan Kadir dia, benda-benda tak boleh ni. Kalau macam ni, kalau aku buat macam ni, tak apa, aku jauh-jauh sikit dengan aku lah. Kalau macam ni kau faham tak maksud aku? Kalau dengan kau ni patah kan? Tak apalah, jomlah. Ikutlah. Sampai belah sana, engkau pakai Helmet kena 20,000 atas. apa? Okey, tak apa, jauh sikit lah. Ya, mana tak maksud aku? Sepak je lah. Nak Wan Kadir tu. Itu masalah aku tak say nombor dia pun jadi masalah. Tak apa, buat jadi. Kan memang aku DP tak ada. WhatsApp kan memang DP tak ada. Yang sama lah dengan aku. Kau dah tak say nama aku. Lepas tu aku tunjuk nama aku say Wan Kopi Ori. Wan Arai Kopi. Aku say nama dia Wan Arai Kopi. Kau kena belajar dalam sikit lah, Kanda. Malah Aku motor university. Malah nak cakap apa-apa Kanda, nanti salah saya pula. Biarlah Kanda ni Kau ada arti yang belum kami tahu ke apa ni? Macam Ryan macam jadi baik apa lah. Kalau dia Tak ada lah, susah lah kan. Saya dah explain daripada tadi saya video call dia Noah. Saya dah explain. Okay dekat dia, maksudnya saya dah explain kat dia, tapi kalau dia tak nak dengar tu cakap lah. Tak, aku faham je. Gurau je, aku tahu je. Aduh, Abang Syoi robot so. Syoi robot. Yen. Ya. Suruh ke Kanda pakai helmet tu, aku nak tengok Yen. Boleh tak Yen? Pakai je Kanda, kita nak tengok helmet Syoi. Nak tengok Pakai je. Tak ada orang call, sorry, tak ada orang call. Tengoklah. Kau nampak. Asal aku ikut cakap Tio mah. Taklah, Tio yang minta. Saya macam okey lah, boleh lah. Tio ni kita boleh pakai lah Kanda. Kita boleh pakai, dengar je cakap dia. Kita boleh pakai, tak percaya tanya Noah. Betul. Kita boleh pakai, tak ada masalah. Dia bagus lah. M ni aku tukar. Tak ya. Yen tengok. Pakai Pelan-pelan kan dia pakai. Pelan-pelan. Dia tapak dia simpan je. Dia pajak. Tapak apa? Kau tak cakap pakai helmet tu tak? Orang buka dah beza tu. Itu tahu Waizi semua tu angkat dulu tak? Dia tahu nak buka visor tak? Tahu tak nak buka tu? Tarik sikit beza tu. Coba macam aku sekolah 3. Budak dia 3 main motor babi. Okey, pakai tali macam mana pakai tali? Babi pakai tali. Aku tadi MS ke SGV kat rumah ke apa? Asal helmet tu macam terkepit je tu. Salah saiz ke apa? Okey. Apa nampak mendak sangat ni? Kau diam dah sepak kau ni. Okey, lepas tu. Okey, lagi macam mana? Lepas tu tak habis lagi tu. Lagi tali tu tak ada. Tali tak habis lagi tu. Budak. Sudah. Tali bukan selit. Kau ingat MS 88 ke tu? Kau ingat ML 88 Helmet ke? saya ke helmet abang? Dia cakap ni helmet saya beli ke helmet abang beli? Okey. Dia nak buat record ke apa ke helmet Orang saya? dah cakap kau budak sotoy. Orang kata kau budak sotoy. Pakai macam ni lah gila. Bukan. Ada klip. Ada klip. Ada klip. Kau klip dekat besi dia. Klip dekat besi dia. Klip kat atas besi.
Besi mana bang? Okey, besi yang kau pegang tu, okey, kat penghujung dia tali tu, lipat ada balik. klip betul. Lipat balik. Hujung lipat. tali tu kau lipat naik dekat, kau klip dekat dia Dekat punya ni. atas. Bukan. Jatuh Dia pakai malu. MS dia masuk lubang. Kau tengok klip kapit ke klip bulat Muhammad? Klip dia hujung kat tali dia, klip bulat. Aku tak nampak ni klik kapit kau kapit kepala kau. Okey, kau pegang tali tu. Kau tunjuk je kat kita orang tali tu, tali Klip dia. dia ada, kalau JForce tu dia ada dua model. Satu Dia klik. klip kau nanti kau pakai balik, kau klip dekat besi tu. Kau pakai balik. Oh, klip atas ni. Kau pakai balik. Ni. Ya, kau pakai balik je ni. Yes, dia slow. ada Yang cabai. jual Mac jatuh. Aku dah cakap, dia gaji pakai full face. Mac A25 angin tak sepak pun. Okay, sorry bos. Sorry bos. Aku ni aku rempik influencer tau. Okay, baik. Jatuh marwah JForce ganda. Okay, selitlah tali tu. Okay, tarik ketat sikit. Okay, klip kat tepi tu. Confirm turun harga Jack Silver. Confirm tu harga bang Confirm turun harga. Asal dia. Tu baru betul. Wiser tutup macam mana Wiser? Cuba tutup Wiser. Tutup. Cara tutup. Belajar tutup Wiser. Jangan dari sini nak tengok. Sini lah depan. Kenapa? Okay, tutup Wiser sikit. Okay, tutup Wiser. Padding tutup JForce Wiser tengok. padding JForce 3 ke JStream tu? Padding bagus ni. JForce 2 ke J-Stream. JStream? Just streaming. Asal aku nampak macam JStream yang padding kau Kan, tak ada aku tunjuk kau. Coba bagi aku tutup Tutup bagi. Wiser. Tutup Wiser tu. Tapi kalau anda kata klip tu, dia ada dua model tu. Okay, cara buka balik. Cuba buka balik. Cara buka. Okay, saya buka. Okay. Jangan nak kita Sini pilih. lah. Okay, buka. Gaya macam nak buka MS ni. Tak, jangan takut taring patah tau. Tarik sikit. Tarik sikit bagi kembang. Tarik tepi bagi tu. kembang. Tarik sikit. Ni, tarik sini tepi-tepi sikit je. Tarik. Okay, buka. Tarik. Kau tahu tak? Nampak JForce tu handsome kau. Tapi padding kau, aku dah tanya tadi kan, kalau anda kata harga gitu, kenapa dia bagi kau padding JStream macam padding JStream Kau pergi post konten je lah, buka helmet tak pandai. Kau dah pakai arek kopi. Kapis pun tak pandai, bangang. Kau arek kopi bodoh. Alah, pakai curi bodoh. Heboh nak post konten Kat jalan tau. Apa kakak? Arek kopi kau Pukul pakai arek kopi. 3.20, Pakai Forza kita arek akan kopi, post kita naik Forza konten. apa tu boleh letak Pakai 5 dekat helmet atas motor pun kau. bangang. Kau Forza tu kau pakai arek kopi, 5 kau lagi kat belakang tu. Pakai helmet pun tak pandai, bangang, sondol. Body gold sondol buat jatuh harga helmet Nak buka Wiser pun tak pandai. Wan, jangan cakap kat member aku Wan. Rambut dai bagai. Wan, slow sikit member aku ni. Abang kakak, pukul 3.20 kita akan post konten. Okey abang kakak, saya gerak dulu post konten. Kau jangan cakap kat member aku tau. Kau slow sikit Wan. Lebih. Bukan helmet pun tak pandai lah siap. Wan, kau jangan lebih Wan. Wan. Ryan, kenapa macam takut lah? Kau macam dia counter kau ke apa? Tak ada jangan cakap kat member aku. Member aku baru nak berjinak ni Yang lebih. Lebih-lebih. Wan. Sekarang ni Ryan dia ada arti yang kan counter. So dia tak boleh nak. Biar pergi lantak Januar. Yang penting kita dah tahu lah. JForce akan turun harga. Tak, bukan JForce je ke arai ikan kau pun sama lah, arai ikan kau tu. Tak kisah Itu janji turun pada harga, kau buka faham tak? Wiser. First time kau pakai, duduk pula bunyi, gelonggar macam tu, saiz S. Bukan masalah helmet, masalah kepala kau kecil kau tahu tak? Wey. Kepala kau tahu. Wey. Sebab kepala kau, arai kau turun harga. Bukan sekarang Wey. 2,500 Tak sekarang. kisah turun. Yang penting pandai klip, pandai buka Wiser. Tegak. Bodohnya lah budak ni. Aku buka betul. Aku sebenarnya jujur. Aku banyak main dengan korang je sebenarnya. Alah, followers dah 1M dah. Babi lah. Kau dengar ni, aku pandai. Kau faham tak? Aku saja je concong kau ni. Aku rempik influencer. Ganti Akin Stopa sekarang ni buat affiliate. Aku tengok. Yang kau buat affiliate sekarang? Tapi Akin Stopa dah buat affiliate sekarang ni. Aku ambil rempik influencer, icon. Kau dia ganti lah. Aku ganti. Makan-makan dia lari tak ada tinggal kerja. Dia naik Dia kerja. Dia sting tu, dia sting.
Tapi tak apa kan dia. Soi. Soi Boleh je. Soi tak kopi. Tu je. Tapi nanti Weh, Kau main mesin ke babi? bukan Seluruh ni, mesin seluruh ni. ni. Ambil pun kau ni memekak ah. Tengok Kanda tengok padding dalam jap. Kanda. Lencau kopi, lencau kopi. Depan pakai jet Kanda. Oh Kanda. Ya saya Depan bang. ni pakai jet merah dengan jet kuning Kanda. Nak bagi turun harga. Tak awak flip kamera tengok. Ni Noah Ini apa yang ambil handphone ni? Noah, daripada kau pakai arai Donald Trump, aku bagi kau ni satu. Apa yang ambil handphone ni? Mana? Arai ikan serama. Wah. Ni aku Patutlah dia tak cerita pandai buka. ni. Patutlah tak pandai buka ni. Weza pakai full face punya. Kanda tengok padding ni Kanda, padding dalam. Orang bagi, jap. Kau tengok je kau flip kamera. Oh, padding je pos tu ni. Betul lah padding je pos tu. Siapa cakap padding je stream ni? Mana aku tahu siapa cakap. Aku main jet force tu, aku tahu barang jet force tu macam ni. Dia pos tu lah. Caca je tahu babi je. Bang Tiong. Sebab kalau anda kata kau dia cakap kat kau tadi harga yang kau bagi tahu aku tu sepatutnya kalau anda kata dia bagi Jai Stream tadi tak worth it untuk harga tadi tu. Tapi aku dah tanya tadi, Tapi harga gitu sekali pakai padding pun sekarang mahal weh, 1,000 lebih 2,000 Oh ya. Sebelum dia kat 1,000 lebih kat padding. Tak, Padding FD pun lagi mahal. Apa? Oh ya. Padding dia ada padding FD macam ni. Padding FD dia buat spam buat padding FD Spam kalau buat. original Spam dah buat buat tu. apa lah. Kopi 1 pun 1,000 lebih dah. Oh ya. mahal Nak buat tu. Mahal. Tapi condition kan dia lawa weh. Ya Tengok kan dia tak tengok penuh ah. Condition dia Kau lawa. ni banyak nak suruh kau bayar aku boleh lah nak tunjuk-tunjuk macam ni. Tengoklah sikit. Kan TBS. Tak, ini helmet orang Dia parking. buat apa? Dia buat Kak Syah. Dia dapat bawah 7 lah tapi okey lah ni. Apa? Condition dia pun lawa. Ada Dan nak kena kau tengok depan-depan. 2,000 kan. Tak ada deng. Tak ada deng. Akak Syah terima kasih. Akak Syah janganlah bagi time sekarang. Nanti dapat kanda 30%. Ya, nanti aku tu withdraw aku bagi kau duit ni. Kopi tak? Tak Ori. Akak terima kasih kak. Bawah 7 Sorry, sini bos. jackpot. Tapi sekarang market dia 7 lebih. 7 lebih. Tapi 6 lebih pun still ada mat. Tapi bedding Cuma buat kena pelan-pelan cari je. Dia cari lah. Pelan-pelan cari lah. tu. Dia dah kanda masalahnya aku cakap kanda jet lagi kanda jet. Tak boleh lah Yen. Tapi dia jet kat tadi tu ada kat tapi okey lah aku tu padan ha. Dapat jet sikit lah kan dia. Awak nama Yang kedai tadi kat kau naik tu ke? Bukan Bukan. orang lain. Oh lain. Kena sabar banyak kadang-kadang kau kena tahu Kanda buat kanda apa, bang? kadang-kadang ada orang yang Apa dia, dapat bang? duit Apa tapi dia? dia orang jaga nama. Apa dia bang? Kan dia dapat berapa ribu? Kan dia dapat harga berapa ribu? Tu kopi. Bawah 6.5. Mana ada kopi Ori lah. Orang nak Diorang kata J kau lain. J dapat satu. Kanda tengok ni tengok tahun bila kau cuba kelebek dalam span tu dia ada tarikh tau. Masih dia cabut padding. Kau tercabut padding sekejap lagi Yen. Nanya pula ni nak pasang. Tak apa Dah dia tak tahu dah cara nak pasang. Kau pasang pula padding ni. Tapi dia bukan nak pakai terus pun Mantiong. Dia tulis apa? Dia tulis bahasa Oh, dia Jepun bukan ni. nak padding. Dia tak tunggu tengok habis dia ada sikit. tarikh kau kelebek sikit. Kat belah kiri tak salah. Kau claim 0506 apa ni? 13. dia terbalik kau jangan baca straight lah. Dia terbalik dia kena baca daripada belakang. Tahun 05 05 tahun 2005 lah tu. 2005. Stiker curi depan macam custom ori cuba tu dah tengok. Mana yang mana? Tengok depan-depan tahu lah. Diorang cakap ni. Tengok depan-depan. Tengok depan je. Benda kita nak menyelamatkan kanda daripada ditipu. Kita orang Tak, biar bukan secara menyelamat ni. Nampak macam aku bodoh sangat ni. Bila kau suruh itu, suruh ini. Nampak macam aku bodoh ni. Tapi memang bodoh pun. bagus. Kanda Kau cakap apa, Rik? Aku
Relax ke dia? Kanda best tau. Kanda bawa motor laju ke ni? Relax. Laju ada motor. Laju juga dia kalau bawa motor. Dia kimak rempit lah sebab dia naik VX dia pun laju. Tapi kalau jalan street tu tak payah, orang buta boleh. Mana Wan? Orang buta boleh. Kita nak corner tu kena. Ya tu mah. Nanti saya akan bukti dekat abang Who am I? Sebab tu Rayu kat sana sebab dia geng jalan straight. Wah. Nampak tak? Kita geng jalan corner kat belah sini. Itu yang malu tu. Itu yang malu. Gigi depan belakang kalah dengan Waisuku exhaust cair. Kau tanyalah siapa yang aku bagi angin kat. Kau tanya aku panggil kau macam mana Noah? Betul-betul. Dia bagi angin. Wah, Bagi kau angin. ni betul-betul. Tak lah, dia bagi angin lah. Bagi Memang angin, dia bagi balik angin, tarik jalan bagi straight. Noah laju sikit. Dia bagi angin dekat tu. Wah, jalan street tu dia bagi angin kan. Jalan corner kau bagi angin kat dia kan. Tak adalah. Dia corner juga abang. Corner habis macam tu lah. Dia corner je. Faham. Dia Ryan dia berani je. Cuma dia ada gayat-gayat. Dia cuma ada gayat Tapi corner memang tak berani dia. dia ada gayat. Kau gayat je ni. Tapi Gila. kata kalau bawa Rezik sumpah handsome siap. Gentle-gentle. Betul lah. Weh, Kanda. Ya, bang. Abang adik kanda. Tak, saya dah ada dah. Kau dah beli Dah lah. ambil abang, dah ambil lah. Itu senapang dia. Tak, dia tak. Abang janganlah cakap pasal senapang abang ni. Bang, apa ni? Jangan cakap pasal benda yang panjang-panjang. Abang jangan tanya-tanya soal macam tu. Tanya dia TBS tu operate ke? Tu dia faham. Tapi Dia operate senapang bang dia macam ni. Dia tak buat bang. Tak buat senapang. Disebabkan macam ni. Sebabkan saya buat dekat Ryan. Dekat belah Kedah tu. Lepas tu kalau saya buat sana, tiba-tiba kat sini saya nak tukar, saya kena buat balik semula kan. Leceh lah. Betul leceh malah lah. Biar pakai clean je lah. Faham. Yang nak suasana je. Tapi abang faham kan bila keluar dengan Ryan, Wan Kadir, semua benda. Semua benda tak kena. Abang adik cakap lah. Kalau keluar dengan Raya ni, Gear 5 jangan masuk. Ya. Semua benda tak kena. Tapi Ryan okey je. DBS Dia mana? Rezik pun tak laju mana pun, jalan straight je. Ryan Okay, kalau kau tanya aku kan dia, kau pakai Y15 spek 70 kau dah boleh potong ADV, kau faham tak? Tapi kalau kau nak kira kelajuan macam ADV dengan Y15 spek 68, 70 pakai open pun dah boleh potong ADV. Tapi kau cuba ajak Y15 tu lock LPT habis jalan. Tengok boleh tak? Kau faham tak konsep tu? dia macam tu lah. Dia boleh tahan ADV lama ni kau tak tahan lama je. pula ada. Kau faham tak? Dia tu macam lah. tu lah. Tapi boleh lah kan dia. Boy durian macam. Wah, lain macam makan durian ni kan dia. Pakai tangan ni. Level lain tu. Jap, invite aku semula je. Invite aku semula kejap je. Abang Kim. Okey, sekarang ni macam mana sekarang ni cerita ni? Kau dah cerita apa? Kau dah hina aku punya Shoei ni. Kau dah cerita apa ni? Mana ada aku hina kau kan dia? Gila ke aku nak hina kau? Engkau sebagai senior aku. Tapi Kanda pergi Kanda pergi ada member Apa dia? Kanda pergi ada member Pergi, insyaAllah pergi. Cantik. Start BHP Saya ikut Ryan. Sekali bang dengan saya bang. Sekali. Dengan saya daripada Gombak. Nombor bawa Razak Buat Razak daripada Gombak. Aziz Senapang kita kan? Kita senapang lah. Senapang lah. Baru betul. Banyak kali ulang ni serabut banyak ulang ni sakit hati kan. Dia kalau sekali dua tak apa, bandang kali dia ulang benda sama. Kan kita je Senapang. Member abang ada pakai TBS tak? Tak ada. Dia bunyi. Dia tak bunyi Ada perang. kalau- Tak sok. Sebab saya ada juga dengan jalan TBS juga ni. Abang jalan kanda lah. Tak, kanda jalan dengan saya sekali. Tak, kau faham kan? Kita dah pernah ride balik Phuket. Okey. So maknanya kan kita sangkut angin. Okey. So maknanya kita bagilah kelompok yang Azo 3BS duduk belakang. Yang Senapang duduk depan. Lepas tu kita tunggulah dekat PTT. Kalau ada PTT lah. NR. Tak adalah. Saya tak boleh tinggal sini saya. Terima kasih bang. Kita tak boleh. Kita tunggu depan sikit. Nak suasana. Okey. Kanda. Mak datang. Aku nak durian situ simpan aku boleh tak? Tak, kata nak helmet Shoei aku. Dia boleh minta duit, minta helmet aku terus.
Tak, aku nak durian je. Helmet aku ada. Aku nak durian je. Durian ambil ada Aku balik. beli. Sebiji simpan lah. InsyaAllah. Kalau habis lah. Weh, Noah. Arzek. Kau Arzek mana? Kan dia selesai. Kau beli ni lah, adik aku punya. Dia nak jual murah tu. Buat apa aku dah ada lah satu kan. Kau kata kau jual lah itu. Pasal bila aku jual mana ada. Yang mana purple tu? Mana purple tu lah dengan Exosonic tu. Oh, aku ingat jual dah. Itu tak silap aku kata kau jual. Kodok pergi kat Tak jual. Ada lagi. Aku ingat jual. Tak, sekarang ni kan dia ni. Mal pergi kat Razak Member Man. Pergi, tapi tak dengan diorang. Diorang ikut siapa? Kau ikut siapa ni? Ikut Ojai? Kandil dengan aku, Kandil Ojan kau select. Kalau Kau mana tak beli kau, kat aku kami? ikut komen aku. Ni, Mal ikut bot T20. Dia tak ikut ni, ikut bot T20. Sebab dia cakap waktu main RZ, dia akan check forex sekali. Hai. Tanya datang. Lewat tak ada. Correct. Tapi kalau Bob 20 Bob tu kalau naik Bot motor tu, daripada bot B2B. Bob B2B tu T20, kalau naik T20. motor sini pergi mana Ganu patah dua Razak. Tapi kejap aku nak tanya satu kan dia. Noah sekarang kat AI team dah berapa lama? Dia Jauh sikit lah. 5 bulan. 5 bulan. Dia yang mana? Tapi memang tak nak belajar improvekan diri, ada transfer online memang tak nak. Sebab dia bawa skill lama tu kan dia kat Phuket pun Jin. Ada 1000 Oh, baht je. sikit transfer kat Ada kau. skill level. Nanti Abel akan transfer kat account kau. Tak. Kau tak ada transfer? Tak ada lagi. Dia memang dia tak nak improvekan diri dia ke? Sampai ke Phuket tu dah 5 bulan dalam AI team tu tak nak improvekan diri. Aku pun tak nak improve. Dia minta Abang Tiong tolong ke apa? Tak, Abang Tiong dia bayar ke lain. Kita orang makan Abang Tiong bayar, jangan risau. Habis dia minta tolong siapa? Minta tolong aku lah nak check in hotel Yen 1000 baht dia Yen. Macam mana? Nanti ni Abel akan transfer kat awak Tak sekarang ni aku ada 2000 lah kat Tiong. Kau relax ah. Oh ya. Sekarang ni Noah. Kan bos Hantar kan? nombor akaun lah. Hantar nombor akaun. Nampak? Hantar nama akaun. Awak transfer kat saya Tiong. Tak apa, 200 tu aku ada nombor akaun kau. Kau tak payah susahkan. Kau duduk ilik je. Kau nampak je settle semua. Tapi kan dia kau kena right nanti kena ada Tiong. Tiong bagus. Kau Tiong sekali dengan korang lah. Pergi. Tiong mungkin sekali kita orang aku. Tak, Sambil- kena Yen, bukan kemungkinan, memang kena. Memang kena. Tiong akan minyak merah untuk kita. Minyak merah diesel ke apa? Hijau lah gila. Minyak merah. Merah apa nak diesel? 97 lah, Di minyak power merah racing. lah Di panggil. power racing. Tiong jangan lari. Nak Tiong sekarang ni kena nak dengan lock kita throttle. Yen, tak boleh Yen. Tapi kalau Ai, macam tadi- Mal Kodok Yen, Tak, kau tadi Mak beli kodok kalau aku nak- Bob T20. Habis Tiong ni sama je. Lebih kurang. Tiong bukan forex. dia tak forex. Habis? Korek babi. Dia bisnes bro. Wah, ingatkan aku je. Aku tak ada kena-mengena babi dengan Bob tu. Okey, sekarang ni Mal kalau kau tak ada kena mengena, Rezek ni kena pergi dengan kawan-kawan lah. Baru momen. Pergi dengan korang. Lepas tu kalau jam boleh buat. Ada seorang boleh buat. Ada. Aku boleh buat. Ada. Jangan risau Mal Kodok. Kita bawa pomen dengan kedai-kedai sekali. Kalau aku ada, aku okey. Tak, tapi Kalau kan nak tak ada, komen. aku Kalau anda lagi kata sikit motor rosak tu, Zek kadang-kadang jam. motor rosak angkat atau wing komen kat sana lah. Dia kalau motor payah, tak tak payah. angkat kat Tepi towing, jalan balik tu KL, juga. tidur balik mula. Sekarang ni tepi jalan tu juga dia akan siapkan motor tu. Okey, kalau macam kita aku ikut korang lah. Kenapa? Kenapa pomen kau macam tak gempak je? Kenapa nak kena jam? Bukan, aku takut jam. Aku takut jam. Bukan jam. Masalahnya, takut. Betul juga Noah. Betul juga. Tak salah pula apa kau cakap tu. Komen Salah, mana pun salah. kalau dia buat, dia nak jam, dia jam lah. Tengok kita bawa lah. Okey, sekarang ni kita kena maintain dengan TBS. Okey, macam ni. Aku ikut korang, tapi tidur kena sana. Boleh lah. Tidur kena sekali doang sebab aku dah bayar semua kat diorang. Tak apa. Tidur tu. Tapi kalau pergi dengan korang. Boleh lah. Sebab kita nak tengok side by side ni atas highway ni. Penentu skalanya. Kalau malam aku tahu dah Ryan belakang lah. Aku pun belakang. Kalau malam- Aku jujur. Malam aku Malam belakang. memang dia belakang.
Saya Rabun hari. Aku mata silau. Dia silau. Dia balik tu kita nak suasana tu. On the way balik tu. Balik aku balik ikut gerik. Tu. Kau tahu ni dia turun KL dulu lah, Yin. Aku tu KL tu. Yen, Turun balik ojek KL. lah. Balik Apa ke dia, Tiong? KL. Balik ke KL. Jauh balik ikut KL. Saya jauh. Dengar ni abang cakap. Datang KL, motor tu towing. Nak ambil suasana kan. Motor tu balik dengan towing. Motor tu nanti balik dengan towing nanti sampai KL, daripada KL. Balik Tak nak, saya memang balik ikut gerik bang. Aduh. Tak, kau duk sedut durian aku sebiji. Oi. Tak, sekarang ni kita pergi ni nak pergi ride tau, bukan nak pergi bertaruh nyawa tau. Ni dah macam nak set bertaruh nyawa pula. Ada duit ke apa ni? Kalau nak bertaruh nyawa korang pergilah R&R tu ada berborak kutuk je aku tadi masalah. Aku ke bertaruh nyawa weh. Orang lagi mak asli dengan Sagirah duk hidup lagi ni ha. Hai. Kanda. Kau tak fikir dah mati Ya, ayah kau tak apa dah mati-mati terus. Mana boleh hidup balik. Kita orang yang tiada ayah ni ha. Hai. Lain macam Kanda tak apa. Dengan Noah dah relax lah. Kata fighter. Saya tak, kalau saya jujur, saya ni kalau siang saya boleh nak bicarakan lagi lah. Tapi kalau Kona tu saya minta maaf cakap lah. Memang itu saya orang nak bahan saya bahan je. Okay, tak apa. Kita setting gerak siang. Pukul 8 pagi. Kita gerak je malam 12.30. Macam mana pun kita akan sampai Paka tu dah pagi dah. Masa pagi kak. Yin. Kau pernah tengok Kanda Top Speed? Tak. Hai. Kau kena tengok. Aku tengok dia pun gerun babi. Tak apa. Kalau aku dah Kau tengok motor dia yang 250cc tu, dia buat macam motor ni je, kau tahu tak? Motor basikal dia buat. Kau jangan cakap Ryan dengan Tiong 250. Dia cakap motor university. Ya, betul lah weh. Yen, Kanda. tapi rumah mungkin abang dekat tapi Yen boleh Rumah jadilah Tiong sebab mungkin Mal bawa tu dengar bunyi datang dulu. Faham? Wow. Tak Ryan. Okay, bos, sorry bos. Yen. Tapi betul Kau lah jangan Kanda apa cakap ni? tu. Yen, apa yang kau takut sangat mata Kanda ni? Tak ada belah Pelik pun. Pelik Kau jaga Apa? dia bantai kejap lagi. Founder, kau tak kena tahu. Founder. Okay. Ryan sekarang dia founder. Ada apa lah pada sikit-sikit Kanda. Tapi betul lah tu. Kalau Kanda bawa main tu, aku dah tengok orang Kanda bawa. Kita tengok macam mana dia orang. Dia orang nak pertaruh nyawa ke, lancak dia orang. Aku kalau tak berani, aku tak beranilah. Tapi aku nak tanya, orang Kanda tu dia pergi, tu dia pakai size apa helmet tu? Triple SL. Dia bukan, saya tu kecil je mal. Cuma kepala dia kecil. Lagi satu bagi aku memang dia kena pakai Shoei. Dia pakai kuih lagi satu. Dia pakai pula warna putih. Dia pula putih. Nah, nampak dia punya jadi black lah. Aku ingatkan dia pakai full face tu. Dah mata full Apa face khabar? tu. Nasty Pot Flow. Saya tahun lepas beli kat awak ni. Apa? Allah masih somat. Head. Warna biru. Itu Nasty Port Flow ori tu. Ori punya tahun lepas aku beli kat dia lah kat bag orange. Lepas tu tahun ni sponsor jap warna merah ke apa? Boleh? Sponsor jap boleh Kanda nak purple lah Kanda. Purple. Kenapa? Kanda jangan. Head. Dia enjin dia takkan panas sebab dia memang pakai 3BS. Lag je. Oh, dia pakai 3BS. Dia pakai 3BS. Bapak tak fighter. Cantik bang. Abang follow saya. Allah aku. Abang saya follow bang Bang, Ya, saya jelah. nak lah bang. Saya nak juga. tak payah Noah. Kau RZ pun tak nampak rupa. Ryan pun sewa 1 hari 500. Saya nak purple bang. Abang nanti boleh tak saya dah purple? follow bang. Follow bang. Boleh bang. Saya Wah. kena check bang. Wah, kalau datang rumah abang ada 2 biji kat rumah bawa. Tak, masalah tu register kau je minta. Memang tak laju. Motor Tak apa, standard aku tu. buat bagi laju. Aku Dia call memang abang ti- sekejap lagi. Suruh siapkan 2 biji. Kau relax Guys, mana nak dapat head, warna purple, warna ni korang nak custom letak nama macam aku, korang boleh load je Nasty Pot Flow guys. Dulu je. Promote dulu. Aku kita promote, kita ada common sense. Dia tolong kita ni Minta tolong abang Adib settlekan 2 biji exhaust napang untuk Noah. Ayah pening Wah relax Janji kita group depan. Aku kalau kau dah pakai head Nuah ada ni biru, pula. kau Ada ni. motor lain pula. Bilang kau. Betul. Saya dengan 3BS macam mana? Duduk belakang Pakai exhaust lain lah. Beli exhaust lain Kanda. Kau ni Mal, kau tak tahu cerita. Panjang cerita. Asal? Dia sebab dia pakai TBS, dia nak rasa angin. Nak asal apa angin?
Dia nak rasa angin fikir. Dia tak nak bagi ada bising-bising. Dia nak healing. Itu kau nak cari rumah sewa pakai 3BS. Tai. Kau bahan kanda. Apa ni kanda? Dia kata nak cari rumah sewa kanda. Pakai Biasa orang 3BS. pakai 3BS cari rumah sewa kau tu. Duk tengok kiri kanan. Kanda. Nanti abang DM nombor Mak Yam. Kanda minta exhaust senapang dengan dia. Dia famous buat exhaust senapang. Mak ayam ada, lepas tu lan gombak ada. Tapi lan gombak Alah gombak ada. Pandai Mang Kodok memang power. Tapi pakai 3BS juga. Macam mana ni? Kalau kau kalau nak kata dengan belau-ulang kan mana dia? Apa? Nuas Jarah. Bukan. Nuai Misteri nama baru. Bang, dia tak kenal barang abang dia ni bang. Budak lagi ni bang. Abang kenalkan saya je bang. Nuai History sekarang ni. Dia bak Aku dah check nasi pork flow. Kau lepak yap. Aku dah check nasi pork flow, tunggu dia reply yap. Aku dah hantar, aku support dia Mat. Aku dah hantar. Support minta free. Tahun lepas aku beli gila. Oh ya. Tahun ni aku dah promote dia ni lah. Fai ambil aku ni. Aku dah check dia. Tahun beli pot dia. Tapi kau tu nasty bukan pot ni. Aku serabut Ni barang motor. Tapi jangan minta Tiong, dia dah beli pai senapang ada kat kita orang. Dia dah bayar dah. Dah ada dah pai senapang lang gombak. Siapa? Gombak Kanda. Ganda tapi dia nak pakai 3BS. Aku tak tahu dia mazhab mana. Ini lah orang panggil babi punya. Durek pun ada. Apa cerita ni Kanda? Tadi kata Ryan. Saya cakap kat dia kalau nak set up clean tak pakai cover set Ebra boleh je pakai biru skala. Tayar kecil depan belakang, pakai je jari macam gold standard tu. Lepas tu potong kerat arm sikit, sodok arm sikit bagi pendek. Lepas tu buatlah hair block sikit. Lepas tu Dia kau kata tak turunkan nak handle ke bawah sikit. dia nak clean macam pakai tayar batar tapi belakang nak pakai mat carbon dengan depan. Kau rasa? Bang, macam ni, cerita dia macam ni. Saya duduk cakap dia duduk balang dengan Pejat. Patut ke pula. Lepas tu sampai ke Ryan, tak payah kita bagi je yang restore semua kat dia. Sebab kita takut lah apa-apa jadi ni semua benda. Biar dia settle kan kalau dekat KL. Dia macam tu, dekat saya. Tiong, awak tahu tak? Okay, konsep dia sekarang ni Tiong, dia nak buat macam motor awak yang NOS tu. Okay, tapi awak bayangkan motor awak yang NOS tu pakai maggat depan karbon, ekor belakang karbon, pakai Brembo. Awak kata kena tak kena? Memang budak universiti lah. Ya, dia ni budak universiti. Aduh. Tapi betul dia. Rumah abang dekat UiTM Dungun tau. Abang pernah nampak lah budak-budak universiti bawa 250 tu. Abang lalu je. Abang dah tahu dah. Ni mesti budak UiTM. Jangan cakap member saya. Jangan cakap member saya ni. Padahal kau yang start dulu Yen. Dia call saya, dia cakap nak pakai apa ni? Nak pakai pipe senapang ke? Clean semua benda kan? Lepas tu dia cakap, pipe senapang tak boleh pakai sebab apa kita kena korek blok ke apa benda ni. Lepas tu dia cakap, kita pun malas nak banyak-banyak kerja semua benda. Kalau tak ni. Lepas tu dia boleh cakap, ini costing tinggi. Dia boleh cakap costing tinggi. Tak. Kau faham tak? Konsep clean ni. Tak. Kau diam. Bayang aku tumbuk muka bapak kau. Kau diam tak? Okey. Kau diam tak? Betul dia cakap macam tu kat saya kan. Saya macam kostum. Dia fikir macam, tinggi sangat. Okey, Tiong, awak tahu tak? Dia tak faham. Saya bagi tahu konsep clean ni macam motor Malkodok. Dia pakai pek senapang tapi dia tak ada pakai cover set airbrush sama. Tayar depan belakang kecil. Macam tu konsep clean. Dia ingat konsep clean ni pacak side mirror kiri kanan, bubur tayar besar. Duk tanya, aku dah explain dekat berbuih mulut dah aku cakap macam ni. Tak apalah. Aku mazhab. Ni kau mazhab lain, babi. Nampak dia pusing. Kita cerita pasal exhaust, tiba-tiba dia cerita pasal cover set. Yang dah cerita kat dia. Sebab tu malas nak ajar budak 250, babi. Pak, bodoh kau baik buat. Kau duduk jabatan datang. Kejap. Tumbuk bapak kau. Kanda. Kejap. 2 tahun lepas, ada juga budak baling. Datang, naik 3PS juga. Tak ada masalah pun. Itu bukannya konsep clean, itu konsep puspakom tai yang buat atau. 2 tahun lepas ada je budak baling. Datang naik 3PS. Tak ada masalah Saya pun. tu konsep puspakom dia buat atang betul. Okey, kau kena tahu tahun lepas kan 2 tahun lepas operasi Noah. Tahun lepas tak operasi. 2 tahun lepas ni operasi, sekarang tak operasi lah. Tahun ni tak tahulah operasi kita. Macam operasi, Noah relax dia je, borak tenang. ya. Tahu-tahu Rezek pun tak ada. Mana letak Rezek pun aku tak tahu. Ada. Kau tenang aja Yen. Yen, bak Noah kau relax. Kau jangan berbunyi.
Adalah bang, saya dah hantar airbrush dah. Dia hantar brush. Kau jangan main nampak. Dia hantar Ebra. Dia hantar Kau brush. cerita ke Ebra apa? Botol susu, Mat. Kau relax je airbrush aku. Ebra botol susu kau tu. Aduh. Ni apa? Noah kena ban Bukan. Noah kena ban eh? Tak tahu. Ni kanda pun ni. Kan dia ada orang call ni. Sudah. Dah tutup kamera pula. Ha. Gini. Kau invite dia bang. Dia orang lag ke apa? Macam mana invite orang? Mana boleh invite ke? Lewat lah. Macam mana boleh invite? Mana boleh invite gila? Boleh. Dia live ke dia ban ke apa? Dia server lag. Macam mana boleh, mana boleh invite co-host? Lagi tak tu tokong tu malam. Ada. Oh ada. Tendang Ai, ni tu ke apa? Oh dia? Tak. Sekarang ni macam mana? Tak, Kan sekarang dia ni keluar tadi sebab dia dah stress. Dia keluar pada grup dalam WhatsApp. tak. Okay, Abang Jim faham tak cerita dia macam mana? Attack gambang. Cek gambang. Cerita pasal Azwan, nampak tak? Dari duk pusing duk cakap pasal side mirror lah apalah, pasal carbon echo lah apalah, betul? Cerita dia macam ni, dia cakap dia malas nak buat semua benda, nak main hate lah ni, susah. Apa cakap suruh main clean je semua. Dia macam tu. Saya pun pusing lah cakap pasal suruh main carbon semua. Itu saja nak pancing macam emosi dia. Dia tu yang Stress. Kiranya Ryan dia buat konsep apa si kanda Okay, ni. kau faham tak masa kalau kau tengok motor kau yang Batman tu kau set clean lah Mal. Maksudnya kau sodok arm sikit masuk dalam, pakai patch napang, pakai yelah. gong, betul, kau set clean. Aku nak buat motor dia awal macam itu, pakai cover set aku yang lama biru skala, sodok arm sikit masuk dalam, buat head block sikit kat dia. Lepas tu pakai patch napang, dah cukup. Okay, lepas tu dia kata, apa tu aku cakap, okay, clean maksud aku macam tu. Kalau kau nak pakai yang lagi satu pun boleh pakai 3BS, kau pakai KH KH 100. Lepas tu buang besi carrier belakang, fork bagi rendah sikit, pakai pad on ke pad senapang. Nak pakai 3BS pun tak ada masalah. Sekarang ni dia pakai 3BS. Tapi dia punya head block kacau semua tak. Dia nak, tapi motor dia asal tu, dia orang dah buat jet road dah, motor Faridah tu kau tahu tak? Tapi jet road cara save modal, bukan ada pakai road 125. Oh. Lepas tu Game sepatah 2 kata game dekat orang baru ni game. Kan diam. Jap, Abang Ken jangan cakap. Ni member saya tau, sahabat saya ni dia cakap. Lululun. Wah muka. Lululun. Luncur. Luncur. Abang Kim. Sekarang ni macam ni kawan saya nak settle Abang Kim. Duit dah bayar belum? Tiong, duit dah bayar belum Tiong? Tak, baru nak masuk. Ada DM dia tengah live. Masalah Nuan nekan-nekan. Nuan nekan-nekan. Bukan pasal Tak, aku duit. nak pergi mesin ATM ni. Sabar jap, aku nak pergi cash deposit. Tapi kalau Amni kata kau nak buat konsep macam tu pun boleh. Tapi kau minta Kak Noah Ecosonic dia yang tahun lepas tu. Abang, Tiong, awak pernah tengok tak Ecosonic Noah? Orang-orang. Ecosonic tu dah macam rupa bukan Sonic tahu. Dah macam cicak kobeng dia punya Sonic. Dia airbrush kat mana? Dia lukis sendiri ke? Dia buat sendiri. Dia ikut solat tu dia brush ke apa? Brush kan? Bukan brand, dia potong Aku lah. tebuk pakai mesin potting. Oh yang bulat-bulat tu. Aku tebuk pakai mesin potting. Dia jadi Okey, macam time ayam tu- serama tu. Ayam tak ayam sejuk. Okey, Ayam sejuk. Time tu Ojek kan dia buat airbrush Sonic. Aku pun dia main tema Sonic. Lepas tu aku suruh member aku, okey benda tu. Pakai mesin potting. Tapi nampak lah dia logo Sonic sikit. Lubang besar-besar. Siapa yang double ni? Wah, Kim. Abang Kim. Ya. Wah. Ya bang. Nanti Mana double? bagi nombor Abang Zamir Pembrush ke Zaki Airbrush ke pergi buat kat sana wang. Noah dah hantar kat tempat saya lah. Saya dah hantar dah dekat tempat Ryan. Oh, tahu lah. Tahu tak hantar kat Zaki ya? Tak, saya hantar dekat yang abang sebut nama tu juga. Zaim. Oh ya. Kalau kau tak apa aku ada Jane Wah kalau kau nak dekat. Tak, aku dah hantar dekat Zaim dah. Dah, kalau kau nak dekat, hantar dekat aku kalau kau nak.
Biar aku buat contoh kau macam mana. Rezek member pergi tak pergi. Tak payah kot. Kalau kau yang buat tak apalah. Aku bagi tahu awak buat lah. Aku memang siap dia. Yen, Ha. setting baik senapang untuk ke kanda. Jangan jatuhkan maruah budak-budak AI. Tolong Yen. Tolong Yen. Panik. Panik. Pakai senapang, pakai senapang. Jangan pakai TBS Bang, ada. Abang Tiong boleh main bet dengan dia tak? Tak payah Tiong macam ni. Bagi je pakai 3BS lah dulu. Pakai dia Kau nampak tak Abang Tiong? Ni dah macam tadi dalam call tadi. Macam ni call ni. Yen. Macam ni lah call tadi Abang Tiong. Bagilah Yen. 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 Bagi muka lah Yen kat kanda nak try Zeus senapang. Okay, dia macam ni. Dia macam sekarang Nampak saya dah Abang cakap. Tiong? Macam ni. Okay, mari saya explain dekat Tiong Tiong dengar ni A sampai Z, okay? Okay, saya katakan dia. Kau nak set up jahat ke macam mana? Kalau kau nak set up jahat, boleh je tolong kau set up jahat. Nanti balik. Lepas tu, bila set up jahat, dia nak bawa balik rumah dia. Lepas tu member saya tanya, awak dah set up jahat ni, awak memang tak boleh naik motor ni, faham tak? Awak kena simpan je motor ni. Balik RZ member simpan. Ke awak nak naik pusing KL? Dia kata nak naik pusing KL juga. Nak pakai pek senapang tu. Tak, kalau nak pakai spike 3BS, kalau nak pusing KL, ambil exhaust aku dulu lah Sarung. Tak, dia ada je. Dia sekarang ni TBI Farida tu pun ada mal. Cuma nanti kau faham tak? Dia malah nak aku kanda ni malah nak macam nak balik, nak tukar dan sebagainya. Motor siap macam gitu. Kau faham tak benda tu? Mal? Alah, kalau kau malas tak apa, kau hantar aku buka pasang Sarung, kau jalan dulu. Kau pun kuat jam. Betul nak hantarkan kau. Bukan hantar, tukar exhaust tu tai. Lepas tu Sekarang ni Yen. Okey, jap, tenang. Sekarang ni Yen, okey, kanda dah on nak pakai exhaust senapang. Jap lagi yang tu jangan fikir. Yang tadi punya cerita tu yang lepas ni tu lepas. Dia ada motor kan? Exhaust senapang Dia kat ada dia. motor tak? okay, senapang pun dah. Macam ni saya nak tu. Orang Okay, macam ni. senapang pun dah. Ini baru fighter. Okay, senapang pun dah ada. Senapang ni kan dia dah masuk dalam list hari tu. Member saya dah masuk dah beli. Alang-alang. Abalan. Sampai. Okay, lepas tu dia kena keluar modal lebih sikit lah Tiong. Dia V-Force apa semua tak ada lagi. Kena kacau enjin bawah lah. So dia kena standby pula. Enjin tu kena duit enjin tu bahagian kelajuan tu dia kena standby pula dalam 3 ke 4. Faham tak benda tu? Kanda okey. Apa ada hal kanda? Dia tak ada. So benda tu lah saya nak explain kat dia. Tak nak lah nanti dia cakap apa ni janji yang member saya buat kat dia memanglah bawah pada 5,000 barang restore motor dia. Cuma nanti takut nanti dia tak faham. Maksudnya kena sampai 4,000 ke enjin. Kita tak tahu betul tak? Kena try pula jam ke apa kita tak tahu. Dia orang nak try. Macam tu lah saya explain kat dia. Kena tambah sikit kalau enjin ni. Duit enjin asing. Saya pula tak berani nak suggest pomen mana. Maksudnya kalau dia nak buat kelajuan biar restore siap dekat baling. Lepas tu dia nak buat kelajuan dia hantar pomen mana dia rasa dia yakin. Nuah boleh voting. Nuah boleh voting faham tak blok. konsep tu? Faham tak? Noah boleh voting block, aku boleh voting hit. Benda. Kita main touch-up sikit-sikit pun main lain. So bab kelajuan tu biar dia settle kat KL. Sampai kat KL je nanti dia boleh pilih dia nak pomen mana. Kat KL banyak pomen. Banyak. Macam tu lah Abang Tio faham tak? Apa yang saya maksudkan tu. Betul. Abang Tiong, abang-abang dah nampak kan penghujung pangkal dia apa kan? Hujung Dah pangkal faham dia, dah. dia nak settle semua je. Sebenarnya dia tak ada boleh settle bahagian blok exhaust semua benda tu. Benda Bukan tu dia macam ni. Kau tak faham. Bila anda kata contoh atas pomen ni tiba-tiba kau bawa pop jam. Nanti kau buat pomen mana ni? Aku tak nak bersangkut paut. Bab kelajuan ni kadang orang tak faham. Orang faham up spec ni tak boleh jam. Betul. Motor ni kalau kau Biar dia spec kau. ni dia akan jam. Aku tak nak nama aku busuk. Kau faham tak? Maksudnya settle bab ni kau nak laju ke macam mana ke? Okay, kau boleh settle sendiri. Mana yang pandai lebih pada tu belajarlah pada dia orang. Macam tu lah. Ni kanda. Tak apa kalau kau nak pasang pipe, aku pasang. exhaust Boleh jual. Okay. Bengkel mal pun ada. Bengkel adik. Macam ni diorang ni. Nak settle pipe ke tak ni? Ya, Pipe. Sekarang ni abang dah faham cerita Pipe dia. akan dia. Pipe on. Dah faham cerita dia. Yang pening, siapkan dulu motor ke kanda ni. Macam yang spek standard, spek apa yang dia nak tu, yang dia bincangkan sebelum ni. Hantar kat ke kanda pilih sendiri pomen dia. Bayar. Dia tanggung risiko tu. Lepas tu kita jumpa atas highway. Pomen aku dah ada dah kena kalau kau nak. itu je sebenarnya. Okey, Kanda, sekarang ni kalau semua kau dah settle. Kalau kau tak ada komen, aku kata dah hantar kat Langai. Saya pun ada suggest kat dia buat kat Mat Speed ke ada. Mat Speed pun ada. Pasal Sebelum kau orang kata dia. kau relax motor kau jadi motor cross kalau kata kat Langat. Dia bukan Daripada simpan. dia bukan kisah pasal orang lama ke apa. Saya pun baru lagi. Cuma kau orang kena faham tau benda ni bila anda kita saja buat komen ni RZ ni kalau kau dah aspek
dia akan jam Mat. Kalau anda kata kau pergilah pemain mana sementara nak dapat tune akan jam. Aku tak nak nanti. bukan. Pemain raya ni, pemain raya ni aku tak nak benda tu. Kadang-kadang Biar settle motor benda tu. Okey dia susah nak jam tapi bila cara bawa masing-masing lain. Ada yang dia tengah laju tiba-tiba tutup. Tutup pun boleh pas. Ya. Ah. Betul aku cakap kat anda. Aku kata okay, bike engine aku Cara tak berani bawa nak lah suggest pula. lah. Betul, it's no one. Apa Yun? Syukur lah. Okay. Sekarang ni apa ni? Dia dah faham cerita, kita orang pun dah faham kronologi. Okay. So Hantar dekat sekarang ni luar nak je. Tak, Hantar dia ada luar satu soalan je. Tapi memang Ada lagi satu soalan je. selesaikan masalah ke apa? Tak Memang. hantar dekat luar je. Tak apa, mak. Relax bang. Relax. Sekarang ni kronologi abang dah faham. Nuah mana, Nuah Pangkah Dia kan? nak pakai ke tak? Nuah Exhaust Pangkah snapang. dah tak ada dah. Nuah Pangkah dah tak main dah kan sekarang. Sebenarnya cerita macam ni saya faham je sebenarnya sebab lagi pun jauh je sebenarnya nak buat benda tu. And then tak worth it lah kita nak ambil pemain jauh kalau Not direct. senang. Kanda. Asam garam. Orang buat kat situ. Apa dia bang? Dia suasana ni dia lain. Suasana ni lain. Ada suasana Asam yang garam kena. atas highway LPT ni. Tapi kalau Apa ni orang kata kalau rider jalan jauh, hujan panas. tapi kalau ni biasa. ujung-ujung tak ada Tapi motor ni pun kalau suasana jam- tak. Tapi kan dia kalau katakan motor kau agak-agak dah panas, dah rasa panas kau kencing je. Macam Tiong. Kencing Ah, atas motor kencing. lah. Kencing macam Tiong. Ah. Bila kau bawa kencing, sial. Tapi Tiong kencing tapi ke? dah lah hujan. Macam kita menangis lah orang lelaki. Apa? Siapa duduk belakang? Jay, Sisi- kadang-kadang kita orang lelaki takkan nak menangis depan orang perempuan, betul? Kita menangis dalam hujan, tak ada orang tahu. Betul. Itulah kita bawa motor. Jadilah macam Tiong. Dia memang kencing atas motor. Aduh. Settle masalah. Tapi memang serius kencing betul lah korang. Ni bukan konten tau. Sebab apa? Saya yang bawa balik motor tu. Ya. Saya memang bawa hancing motor tu. Ya. Memang ada bau. Aku dah bilang lah. Tapi kalau kau nak support orang kampung 2000 tu kau aku kan masuk dia, 1000 je. kau pergilah kat Mat Speed. Mat Speed pun cun. Mak Speed power. Power. Mat Speed pun okey. Kau nak support orang kampung kau macam aku belah Kedah. Mat Speed aku pun power. pergi. Macam itulah. Dia macam ni lah kan dia. Kalau macam kau buat kat Haji, raya. Nanti kalau nak jadi haji. kalau macam apa-apa kau nak tukar ke apa kau kena hantar kat raya. Biar main satu komen je. Tak worth it lah benda tu. Jauh. Biar main satu komen je. Kalau ada apa-apa hantar kat satu komen tu. Tapi kalau macam komen yang lain nanti ada yang kita tak nak belagakan komen. Nanti ada komen ni ada cara dia. Komen ni ada cara dia. Bukan jalan. Jam tu perkara biasa dia. Bila kita main dengan Kalau tak nak jam bukan kalau wide standard pun kadang boleh jam ah. Ya. Itu perkara biasa. Kita kena terbiasakan benda ni. Jam tu biasa. Betul. Motor yang dah bikin okey. mesti akan ada. Bahan-bahan antara kawan-kawan ni Dah semua keluar biasa. nanti. Betul. Betul. Okay, kau bawa motor kan dia. Kau hantar kat pemain aku. Kita kau cim harga ni. Tak apa. Okay, aku dah faham. Kanda dah mula serabut. Banyak cabang sangat. Tak apa, back Kanda to the on, plan eh? Kanda Tak. yang aku bagi tahu tu. Apa dia bang? Very simple je. Kan dia on exhaust napang Tak. Itu senapang je. Janji itu senapang. Tak apa. Nak Motor yang? sampai lagi abang tengok kat Mudah Mai. Oh ni. Mudah combine. Bila apa-apa dah Dia terus jual. Biasanya orang order exhaust ikut spek kau. Mudah domai tu. Ya, aku jual motor terus. Kau nak Oh beli? jual. Aduh. Dah ada lah bang. Nanti apa-apa saya Roger Ryan lah. Ryan ni kira menteri saya. Apa benda Dia kita jadi. menteri kewangan lah. Bukan menteri keuangan, menteri penyelidikan. Kalau apa-apa aku tanya dia tu. Okay, benda yang saya ajar dia Abang Tiong. Betul tak? Statement ni betul tak? Kita Betul lah, nak beli betul barang. Saya cakap kat dia, jangan dilatar nama kau. Orang kesakau duit kau. Saya dah Betul. kena Orang Abang Kim. sesakau. Saya dah pernah wise kena. tu. So benda tu saya tak nak. Jadi kat Buat kawan-kawan kat saya. mana? Raya buat kat mana? Tapi Saya tak, bukan buat motor, maksudnya kita nak beli barang kan. Orang tahu, oi dia ni ayat dia orang akan bagi je. Tak apalah nanti kau live lah malam nanti dapat balik modal. Sebenarnya tak ada yang seindah apa yang orang nampak. So saya tak nak. Kata Kanda kau nak beli apa-apa, aku bagi tahu kau first thing jangan kau dealkan. Tu orang lain lah. Orang lain. Benda tu saya ajar dia. Tapi kadang Tapi jangan suruh Nuah. Kalau Nuah yang deal kan lagi teruk dia kena tipu. Wah, buat apa Wah. Kan Nuah muka kena kecil lah tu. Orang cakap itu Nuah. Noah nak keluar border pun tak reti tau. Noah Dia tinggal motor kat dalam dia keluar jalan kaki. tak, maksudnya Noah, okay, kalau kau nak bawa motor ni, kau kena serahkan borang ni, macam mana pondok polis tu kat mana Noah macam ni lah, kau ikut aku keluar dengan burung je lah Noah. Senang cerita. Boleh?
Ini lain cerita ni abang kakak. Saya dah kenal dia lama Nuah bang. ni mikat ayam pandai lah. Dia 3 benda Abang je bang. Hakim, apa masalah ni? Apa cerita dia abang kakak? Apa cerita ni abang Hakim? Yen, kau dah lain cerita kau ni Yen. Okey, saya ingatkan Thailand. 2000 berapa ganda kita pergi yang ada chop 10 jari tu? Oh tu ada ibu tu. 2023. 2023. Bali kan? Bukan Bali, kita pergi Thailand. Thailand. Oh, Phuket tu lah. Masa Phuket. Tangan mana tu terbakar. Tentu. 10 jari yang kau guna. Orang tu chop 1 jari je, 2 jari. Dia pergi letak 10 jari. Lepas tu orang Siam tu duk cakap Inggeris dengan dia. Dia cakap kat Amal, Amal, explain je. Aku pun mana tahu. Katanya, Dia tanya kita orang dua. Memang aku kan dua tak tahu apa lah. tapi Noah dah boleh tu belajar pelan-pelan buat online banking Noah. Boleh. Nanti aku Dapat lah Nuah. Ni aku dah bagi nombor Tiong nombor aku kat Tiong nak standby 2000 masuk bank Wah, hantar nombor akaun saya wah. Abang DM saya dah bagi nombor dah tu. Cantik. Aku masuk. Wah, transfer kat abang boleh. Nanti mana-mana nak bayar tu abang tolong online kan. Lain tak abang Kalau masuk kat abang 2,000, silap boleh jadi 4,000. Oh ya ke? Nak kena tolak Abang ke? mesin dia. Tapi kalau nasib tak baik boleh tinggal RM50. Tak apa. Tak jadi lah. Murah tu. Kanda. Tengah pening apa? Tak payah pening. TBS biar je. Santai. Tadi kontrak tadi kau beli Dah apa? habis dah Noah ni dah habis dah pasal motor. Aku Dah habis tahu. pasal motor Noah kau ni. Yelah, dia termenung. Aku rasa Noah ni tengah belai ni. BPO ke sekarang? Mana ada? Kau ni Yen apa benda lah. Asal muka aku je fly. Masuk 10 cuci 30. Tak cukup. Belai ni Noah. Fly pula dah. Lain macam ni. Wah, tadi barang tadi baik wah. Bang apa? Tadi yang tadi. Token entah tu. Weh, Kanda. Durian mana dah hantar belum? Mana depan? Dah habis dah budak ni makan. Tu, Habis dia orang aman. komen tu, Mak Speed dah sponsor. Mana? Iyalah, Mak Spin dong. Noah, ni tak payah dah tak payah pening kepala kali. Mat Speed temeluh kan. Temenuh Alah, yang hari tu kau jumpa tu lah. Mas Speed. Dia kenal je, Kanda kenal je. Mak Speed tu bagus tu. Mana tu? Okey awak dah itu nanti siap awak Mak Spin nak sponsor. Temeluh, Mat Speed temeluh ke? Betul. Temeluh. Momo Okey, Tiong. Okey, Tiong buka game. Siong buka game. Apa cerita? Apa RNR betting tu kita ni? RNR. Ada dah pergi dulu saya tak nak. Mana ada pransing ke macam mana? Tak kisahlah selagi ada RNR. Mana satu tu ikon ni? Mak Spin tak ada tadi. Mak Spin tak ada dalam live tadi. Okey, sekarang ni kita start daripada RNR Temeloh. Kita lock sampai pransing. Pergi dulu. Apa Saya sampai tak nak. dulu, tak payah pening. Sampai dapat apa? Berapa nak letak? Tiong buka Kita tak buka, kita tak. Deal abang-abang 20 tak apa. Pergi. Kita saya tak nak. Okey, kita dengar. Okey, berapa? Kita Mal menerima bodoh, lamaran. engkau kan mak rempit sedunia dataran. Takkan tak masuk game. Tak apa, kita bagi orang tua jalan tu. Hai. Okey. Mal, engkau. Orang tua Aku tu tak ada masuk dia modal pakai tangan tau. Aku macam biasa ya. Mal, diorang nak main game. Okey, kita tak Okey, main kau duit. sponsor aku, boleh, Noah? Macam ni Abang Tio, Abang Kim, kita tak main duit, kita main budi je, kita main budi. Budi minyak. Main budi boleh budi. Sana V-Power tak ada budi. Kalau macam tu V-Power racing ada budi tak apa. okey, macam tu korang berlawan je lah. ada budi. Ni kita nak pergi event tau, bukan nak pergi hospital tau. Nak Ni pergi duduk event ni. di dekat sini balik RSM member semua ke dalam. Orang nak pergi lah. Yen, kita deal je pun. Belum tentu lagi member tu ada motor. Tu lah motor member tu. Sumpah esok Tuhan tanya Muhammad apa aku lupa. Khairul Anwar. Bukan Abang Tiong ni aku lupa nama aku tengok dah apa ni. Muhammad Tiong. Bukan Muhammad Tiong lah. Apa? Okey, katakanlah dia tanya, okey, hamba-ku, kenapa kau beli RZ 2 biji kau simpan je dalam rumah? Hakim siapa Hakim? Hakim tu Tiong lah.
Tiong tu Hakim eh? Mak Kim. Maha Adil. Muhammad Nampak tak? Hakim. Nama dia Maha Adil. Maha Saksama. Muhammad Tidak Hakim. berbini dua. Fakrul Hakim. Oh, Fakrul Hakim. Sebab Tiong, awak kena tahu, saya daripada 3 tahun lepas, saya ni memang rempit social media je, bukan ada bakat pun. Tapi kau ada gaya je kan? Gaya tu kita nak kat media sosial sebab kita nak engagement dan kita nak buat duit. Kita bukan Betul. nak buat nyawa kita jadi taruhan. Yeah, kita mak repet TikTok. Dia orang ni tak Tapi faham. macam Noah ni memang nampak merempit betul. Noah ni mak pen. Kau tengok dia buat 15 je. Macam mana? Dia tahu-tahu datang sebelah je. Lepas tu motor tak boleh pergi. Saya pun panggil Noah. Sini CV rapat-rapat. Dia bagi angin. Lepas tu datang sampai bunyi Zerot. Itu yang suasana tu. Siut lah kau mak pet. Tuan ajar kau ni. Tak komplit Anwar. Kalau tak kau letak tempat pick up burung pun tu. Mana? Tidak aku nak bawa. Apa Besi tu kan panjang. Ya. Tidak aku bawa dah. Mama. Ahmad Fakrul Hakim. Siapa? Tanya, tak tahu siapa. Noah dah sedap dia cakap. Tak, kita nak gambar. Aku cakap tu lagi. Memang aku nak gambar Iman. Nak gambar nak suasana lah. Nak suasana tu bukan aku bukan ada jiwa berlawan nak duduk depan ke apa. Yeah. Kan? Tapi aku yakin Kanda ni bawa motor dia tahan dah. Laju Weh, ni. Kanda power weh. Kanda bawa motor laju. Titik penentunya. Aku hari tu tengok terkejut weh, Kanda bawa. Ya. Laju. Kanda bawa motor laju Ayen. Dia kau tahu tak, dia laju. Lepas tu berani satu, Kanda bawa. Tapi ada hari tak berani juga. Ikut mood. Dia ikut mood dia. Tapi korang yang mana belum tengok konten YT saya boleh tengok. Luncur. Keluar jap. Masuk balik. Abang lagi ni bagi. Nak pergi setting motor ya? Setting poket. Lain macam terus kita Testing poket. Dua ni. Noah. Ah, Sekejap lagi abang Hakim turun. Betul kau ada mic speak. Kau naikkan mic speak lah. boleh. Sekejap, saya turun. Okey. Abang Hakim. Mana Mak Speed? Mic speak. Kena pergi kat Noah ni. Mas Pik, awak apa Bukan awak bangang. Betul? Oh. Request dekat Awak macam mana? Koi. Tu Live Noah. Betul. Awak request kat Koi. Koi request kat awak. Koi Dua helmet. Kat Koi. Awak macam mana cakap sana? Atau Koi tak pandai. Tu Mat Pik komen Mat. Awak pergi dekat Noah. Awak request dekat dia. Awak tekan dekat request lambang dekat dia. orang tu. Request untuk naik VC. Request lambang orang ada 2 tu. Awak pergi dekat ni Noah. Awak koikan dekat dia. Aku sepak hari. Dengan sepak pula. Kau perlu poteh pula. Noah. Mana satu Mak Speed ni apa ramai sangat yang request ni? Mic speak garage. Ini bukan Mak Speed je ni. Ini NGO mana ni? Apa benda ni abang kakak? Tak jumpa dah Yen. Awak masuk tu dekat Noah. NGO budak kacik dia request kat kau nak. Ramai sangat ni. Janganlah yang tak berkenaan guys. Mak Speed Pak 6. Tadi ada dia tulis Mat Speed nama dia. Mak Speed garage nama dia. Ya betul. Mak Speed garage, betul. Betul. Ni apa mana-mana rancak berdosa ni nama ni. Ni bukan Kau ni Mat Speed. kenapa pula? Sekejap. Okey ni. Mana rancak? Ni. Mak Speed. Serabut lah korang request semua. Bahaya nol betul. Kau bang. Madam Koi. Dengar orang tu mula Apa benda? Pasal enjin. Dia pasal enjin je malam-malam. Dulu Kanda dengan Mak Speed ni satu sekolah. Jangan malu bawa Malaysia. Dekat je, Kanda dengan Mak dekat je. Bukan jauh. Dekat je. Orang kampung je. Tempat Kanda tu tempat Mak main test motor ke hari. Oh, itu apa pasal? Aduh. Yen. Ini apa cerita?
Mat. Ni. Awak nak sponsorkan dia Pasal bagi motor ganda. Enjin RZ dia. Mat. Boleh lah. Tapi Boleh. Ezra ada dah. Ezra ada dah, Mat. Tak apa ya, setting dia lain. Nanti dia tunggu dah siap motor kanda nanti nanti post dulu lagi saya towing dulu pergi rumah kanda. Nanti kanda yang akan settlekan daripada rumah kanda awak towing pergi kat Mat terus. Boleh. Noah punya motor dah buat belum? No dah ada. No siap dah. Noah dah ada. Cover set siap. Kau set belum lagi. Cover set tebuk. Petik nama mak banyak sikit kat Zaim mau cakap. Oh ya. Ha. Saya akan beritahu Zaim sekejap lagi. Saya nak suruh dia buat cepat sikit Saya tak sabar nak tengok kau dia. Ni semua Zaim yang buat ni. Ya, Zaim itu dia cakap juga. Mak ada atas satu yang baru siap kan. Bukan Kanda di kau dah dinding ni. lepas dah kanda. Apa dia? Punya motor enjin kau dah lepas dah. Dah sedap lah tu. Mat dah set up lah. Di dinding ni Zaim yang buat ni. Oh ya. Lawa. Ni motor apa ni? Abang Mat? Ni motor orang Negeri Sembilan. Hai, motor Takim ke apa? Boleh lah. Tim 90 yang owner dia, bukan? Dekat kau kan dia settle lah. Dia boleh settle. Banyak rezek dia. Kanda dah. Pipe on. Dah Saat kerja ini. sikit dah. Tak yakin Saat boleh. ini. Sponsor daripada Mat Speed Garage. Memang saat tadi Mat Speed Garage. Bang bawa pula. Bang kalau boleh bagi pakai coolant punya kanda boleh tak? Boleh. Tak rosak pakai kulen. Kanda punya bagi pakai coolant. Bagi Noah satu kanda satu pakai tomat nanti. Tengok. Ni memang Ezra awak sendiri Itu kita. Oh dia ada pipe. Kanda. Ada. Weh, kanda kalau alang-alang nak sponsor pakai Ezra ni sekali lah. Mesti. Itu tu kan. Cantik. Baru betul pipe on. Buat VTT satu daripada Mat Speed. Aku yang segan pula. Tak payah segan kawan-kawan. Kawan. Itu yang segan aku ni. Yang segan aku sekarang ni. Rezeki dia. Aku anggap rezeki je. Rezeki aku anggap rezeki je ni. Nanti ada. Thank you recommend Yen. Boleh. Saya ingat itu hari dah dia dekat dengan awak. Support Betul. Awak kampung awak. Gitu je. Sebab kan pada mula-mula motor tu macam mana motor kau tu boleh pergi dekat orang panggil apa kat Kedah tu sebab Ryan lah. Sebab tu kau hantar ke sana. Dia nak restore sini lah. Buat restore Mana-mana sini. pun okey. Tak ada masalah. Lepas tu dia cakap Ryan yang dia cakap dekat kau. Dia cakap Api awak pergilah hantar kat tu kat Mat Speed. Tu dia cari-cari sebut Mat Speed tu daripada tadi. Tapi steady lah kanda. Dah exhaust yang kau dah beli tu simpan je pakai Mat Speed punya. Nak aku jual dekat kau nak? Tapi Dia kalau beli kau dia beli, kita orang order kat dia pipeline. Senapang. Boleh je, mana-mana pun boleh. Hanya lock throttle. Hanya bagi kanda tu jangan bagi full habis throttle Mas Speed. Risau. Mat, bagi kat dia GPS 17 lebih sudah lah. Jangan laju sangat. Sebab dia tak pandai masuk tangan masuk pakai tangan. Takut 19 lebih kita orang tak boleh follow kang. Jangan bagi laju sangat. Biasa-biasa je. Tapi nampak gaya dia sportman ni nanti ni. Kanda tapi pakai Ezra Mat Speed lah lawa. Aku lagi tinggi macam ni lah pakai Mat Speed lah. Okay, Mantap. Ezra yang kat kau tu kau jual je. Ya aku jual aku Ada orang nak ni. Mesti ada orang naknya. Boleh. Exhaust tu aku pepah kepala kau boleh? Boleh. Boleh kan dia okey dah mantap dah kau jadi tak berfikir dah nanti kau tinggal pulih aja. Tinggal pulas dah, tak apa. Agak kau nak pulih lama sikit kau pulang mengejut pulah dah motor 18 kau lepas mengejut jangan cakap kelas. Tapi RZ dia tak macam motor lain tau. RZ ni goyang kalau tunduk dia kena sportman baru elok. Kalau tunduk dia goyang. Tunduk udang tak boleh tunduk udang. Boleh goyang. Dia RZ memang tak dibenarkan tunduk. Mesti goyang, mesti tarik belakangnya. Dia mesti tangan satu kena letak belakang. Baru betul JPS duduk gitu. Itu kena study lebih sikit. Tapi banyak-banyak motor RZ paling steam. Sabar kau sabar. Terima kasih Nia Irwan untuk gift. Irwan. Gift dia bagi gift.
Orang lain kau tak sebut. Ni Airwan kau sebut. Ai, ni ai. Dia bagi flowers tadi. Ai, ni Kau jangan pakai duit ni Irwan tu pula bayar Azos Smart Speed. Ambil atas napang tu je. Kita tunjuk Rosak atas nanti napang. highway. Kerana nak pakai napang ke tabung? Tabung Yang lah, mana? abang, tabung. Alah, kita ni kalau bila orang dah cakap macam tu, bagilah Azhar apa-apa, okey. Tapi kalau nak orang pandang masuk-masuk orang pandang kena pakai napang. Kenapa? 5 km orang nak tengok dah siapa. Walaupun tak buka helmet lagi. Orang dah tahu dah. Bang, bagi tabung je lah bang. Tak payahlah. Bagi tabung ke? Tabung je. Apa takut jadi gang lain macam lagi tak? Ai. Bagi senapang meriah. Dia buat sikit atas motor. So nampak dia masuk arena rem ah. Okey. Oi, cantik. Kena. Ui. Ada cok oh. Ya, Ui, kena. kanda. Ni kalau kau pakai aku penggerun. Tahu Aku betul pakai kan. tabung ni. Boleh lah pilih lah. Tak dua-dua tau. Dia bila suruh pilih lagi segan eh. Senapang. Oh, itu pahit kan? Tu tabung kan? Okey geng, kau komen sikit nak suruh Kanda dengan Noah pakai senapang ke tabung ni? Kiri. Kau Senapang. buat sikit. Kenapa? Baru momen kan dia, baru momen. Tapi kalau ikut senapang. Kau tengok semua komen senapang. Ui, senapang lah kanda semua. Ui, majoriti senapang. Mas Speed. Abang Mas Speed. Yeah. Nanti kena ajar sikit ke Kanda tu bancuh tuti kan salah dia bagi sumbat semua tuti tu. Sebab aku takut dia kan sebelum zaman aku kecil-kecil dia ada tuti wangi. Tuti wangi ada tak? Bancuhan tu biar betul. Jangan Oh, ya. salah bagi isi 1 tong tu kan. Guys, ramai-ramai cakap terima kasih Abang Mat Speed guys. Cakap. Guys, ramai-ramai Memang cakap sekali guys. lah Mat Speed. Follow Abang Mat Speed guys. Follow Abang Mat Support Speed, kita guys. Yang mana nak pipe ni boleh Roger Mai. Exhaust ready stock. Arena supply, tabung napang. Kelajuan dah terbukti ni di jalanan memang laju. Ya. Memang dah R&D lah, dah R&D korang. Memang Dah R&D dah ada result yang bagus lah. Result yang luar biasa dah dia pakai. Cuba siapa yang dah beli memang kau boleh komen kat sini okey ke tak okey. Exhaust mic okey ke tak okey. Okey Mak. Abang Mak saya pernah pakai. Mantap. Terima kasih untuk reviewnya Tiong. Thank you for review Tiong. Bukan. Itulah kata tak kena abang macam mana. Sabar jap abang cari. Ya, kan cakap terima kasih review apa ni? Dia gambar. Dia nak bukti. Macam ni kalau Kanda pakai Noah pakai Ryan pun Nak pakai ada gambar. exhaust mic juga. InsyaAllah boleh bang. Dia Facebook tu. Tak ada hal lah. Macam mana Dian? Aku kes senapang lah. Boleh. Ada lah. Aku motor tak hantar lagi ni. Motor tengah restore sikit-sikit gitu je. Maksudnya aku akan pakai exhaust Mat Speed. Pun boleh lah. Memang ni kau. Kanda, kalau kau pakai Kanda Mat Speed ni aku pakai lah. Lagi Mak Speed atas datang tu. Tapi aku pakai tabung lah. Kau pakai pipe. Kau pakai tabung? Aku pakai tabung. Oh, senapang kuat lagi lah pada tabung. Senapang kuat lagi. Nampak kuat lagi. Satu kampung dengar, dua kampung dengar. Bising. Sebab kalau kau start je, ibarat macam kau start sini, sekilo dah ketang. Kau datang dekat sikit, pam. Kau datang lagi, pekak terus. Betul. Dia kalau macam tu kau pakai senapang, aku pakai tabung. Tak ada. Kau pakai senapang, aku pakai tabung. Tapi kalau nak sedap main dalam bandar, sekali dalam bandar, sekali pergi ride, tabung lah. Boleh dua-dua buat lah. Kalau tabung dia relax lah sikit. Relax sikit. Sebab kalau kau jalan dengan my pipe on, okey, sedap lah. Kalau kau nak pergi ride macam ni, sedap pakai pipe. Dia sedap Noah. Tapi aku dah pakai dah pipe on tahun lepas. Bila duduk dengan kelompok pipe senapang, kau tak dengar motor kau tu macam pakai 3BS. Panggil tak dengar, Pak Senapang panggil tak dengar. Ya, panggil tak dengar. Kalau senapang, dia memang macam ibarat ni kau tak setting pakai clean. exhaust je. Nak buka. Mana bang? Sekejap Ya, kalau aku dah ada sponsor pipe. Tak, follower dalam ni setuju tak dia orang buat motor gamat ni? Ni setting clean. Ada suggestion daripada lain. Apa dia bang? Tak nampak bang. Suggestion lain bagi lah buat yang lain. Ni setting clean. Kalau nak panggil Mat setting tak bagus clean. sangat. Yang macam Raya cakap tu. Abang Mat,
Kan dia dah confirm dah. Jangan risau. Setuju je, setuju. Kita tak power mana pun, biasa-biasa je. Saya dah saja setuju. Dia kena dengar cakap saya. Ya, betul. Dia kena dengar cakap Kementerian Wang. Kementerian Pendidikan. Tak, sebelum tu Abang Tiong tunjuk apa ni? Kamera tak buka Abang Tiong. Ha. Dah tunjuk tadi. Tak nampak? Tak nampak biar. Tak, memang tak buka langsung. Memang tak buka langsung. langsung. Kita orang tunggu je ni. Dah buka tadi tak? Tak nak tunjuk Ezzo Mat Speed. Apa pernah pakai tadi tak? Masalah tak ada naik Tak gambar buka, apa-apa. abang. Tak buka. Abang tak tekan save pun. Oh ya. Dia kena tekan Apa nama tak dulu. kasih tu? Oh, tak tekan save. Ya, dia orang semua setuju Ayan. Aduh, ay. Jalan, Mat, jalan. Jalan, eh. Abang Mat, Abang Mat ingat tak? Yang Abang Mat pernah buat exhaust 125 tu. Yang tabung. Ya. Ingat Abang Mat ingat kan? Ha. Saya pernah pakai buat main Willy. Main ni Mana? abang. Tak nampak. Sabarlah kejap aku nak buka ni. Menekan-nekan pula kau ni kan. Slow lah, slow. Ya, sabar. Okay, sabar. Ni masa ni Abang Mat Speed dah buat exhaust saya tau. Saya buat main Willy. Pakai motor SS. 125. Kau ingat aku apa? Budak UiTM. Nampak zaman ni dah pakai Stella tau. Kau relax Abang zaman ni Abang Mat Speed dah buat exhaust saya tau. Oh ya. Iya, saya dah pakai Mat Tapi Speed. mak biasa-biasa je, pom-pom main kampung. Malu lah bengkel biasa-biasa je. Jangan Mak power. Mak humble lah, Mak humble. Mat Humble 2026. Humble lah dulu. Mat memang humble. Mat Humble 2026. Aduh. Kanda, kenapa kau macam blushing pula kali ni? Orang kampung kau kan, awak koi borak lah. Kau dah macam lupa borak daratan lah. lah. Borak lah awak koi. Tapi mak tak reti cakap kau. Mak cakap biasa je. Kau bukan Mak mana- lupa daratan ke apa ni? Tak, jam. Mak yang teman lo 1 jam. Ha. Beri Dia bawah cemomoy. Dia fail dah. Fail dah cemomoy. 1 jam. Mak kena masuk ikut darab. Bentuk-bentuk. Dia bentung. Dia dah ke KL lah. Mat apa ni? Dia orang buat apa ni? Mat Kanda VS Wan Juling. Tak, kau baca pun tak betul, babi. Apa yang banyak sangat ni? Laju sangat ni. Kanda Mat Speed VS Wan Juling ESR. Patutlah 10 jari pun kau ni. Tak, dah tak nampak dah. Bang, Orang dah tak buat nampak. motor ni bukan nak berlawan, guys. Orang buat motor ni suka-suka support kau orang, meniaga orang kita. Bukan nak berlawan. Kita nak suasana Nak bunyi suasana je. Ya. Berhentikan satu light tu. dah kira macam ni lah, Mat Speed kan. Abang kira macam ni. Kat tank saya tu abang stiker Mat Speed tak? Letak sekali situ boleh? Kita ambil dulu. Kita Kita memang kat motor saya penuh dengan stiker Mat Speed, okey? Ada stiker bawah, ada stiker. Boleh. Buy Mat Speed. Okey, ngam. Mantap. Mantap. Cantik kira jadi lah. Oi, padu. Memang jenis bengkel tak tutup ke apa ni? tak betul. Memang Mat Speed Bengkel dari open. dulu dia mengkaji. Saya selalu lalu bengkel tapi malu nak singgah. Ya ke? Datang je lah. Kalau pergi mikat ayam ke mikat burung kat tempat mak ni banyak. Dia Datang je. tahu kan saya selalu pergi lepak Mak Ojai tapi segan nak singgah. Oh, dekat rumah Ojang dengan mak 5 km lah. Dia tahu. Jauh. Saya lalu je selalu. Tapi mak Noah dah follow mak dah lama dah pun. Mak tengok dekat IG. Mak, Abang Mat, saya nak tanya sikit Abang Mat. Kim 90 ada hantar tak kat sana? Camp 90. Budak Seremban. Negeri 9. Nombor plate apa? Nama plate dia plate 90. 90. Tak ada pula kot. Dia macam sorok je komen dia. Ya. Ha. Kat sini memang banyak motor-motor rahsia sebab dia orang nak mencari kelajuan. Ya, kita nanti kita singgah. Ha. Nanti kita singgah. Tapi Sebab macam tu saya ni kat macam war-war kan Ni yang viral ni. Ni dia ada common sense kan dia. Kayaknya marketing juga. Nanti orang boleh support Ahmad. Sebab aku takut Orang boleh Ahmad hantar motor kat Ahmad kalau boleh jangan update story Ahmad. Jangan update story Ahmad. Faham. sebab dia orang kaki racing. Tak, dia orang kaki racing. Kau mak motor berbeza kan dia. Tahu tak kenapa dia orang buat macam tu? Kanda dengan Noah lepas ni kena kejar mak kodok Tak nak dia spomen pun tak laju mana pun. Bukan tak nak kejar Malkodok RZ jam je. Tak ada pada kejar macam ni. Kita kena buat elok-elok lah jangan sampai jam ni. Bukan Mal. Bukan tak nak kejar Mal kodok tapi itulah. Oh, somtam Jangan Mas spomen kangkang. Kalau kau nak spomen kena kapit kakinya. Jangan kangkang.
Mal kodok je lah kangkang. Dia pergi Redet fighter dengan budak-budak mat tu racing. Oh ya. Aku cantik. Saya tak pernah jumpa lagi mal kodok. Tidak, saya nak tarik kaki dia. Dia dengan Amri tu. Gaya dengan dia tu. Fly katak dia panggil. Tapi kan dia tak fly kot. Tapi kalau ada Ahmad yang buat fly ni. Apa, yang penting keselamatan. Tunduk-tunduk udang, maintain-maintain Fly budak tanpa okey, Mat. melekit. Tapi kan dia kalau Nak kau fly, tunduk nak fly udang nanti kita GLIC. Betul. Tapi kan dia kau janganlah tunduk-tunduk udang terus bangun. Bergoyang belakang. Goyang sungguh. Redet Dia kalau laju nak ke slow bangun tu dengan kau bangun goyang. slow. Kalau kau terus bangun bahaya angin. Oh ya Noah, terima kasih untuk ajarannya Noah. Thank you for Taklah information. pengalaman. Kalau bosan-bosan boleh tengok YT lah. Kalau ada video dia lama tu, buka YT belajar tengok macam mana tunduk udang, macam mana meniaga. Tapi tanya Ryan nak dia dah ikut gear Dia buat member macam tu. kau tak pernah bawa motor kan dia. Nak bawa laju pun tak nampak jalan. Apa dia, Mat? Tanya kau lah nak bawa motor laju ada member tu pun tak nampak jalan je nak kabus. Gila, saya penat. kabur, saya penat lagi, mata lagi silau. Janganlah laju. Yang laju-laju pelan-pelan dia semua. Terima kasih Abang Tio. Sekejap lagi saya tengok YouTube pasal RZ. Dengan lagu Tila Tiba. Oi. Ya, tiba. Jadi saya tengok kejap lagi. Ni kali standby. RNA memang ramai. Jumpa Kanda, jumpa Noah, semua orang jumpa Kanda, jumpa Noah, jumpa Ian. Minyak jangan pening. Saya dah hantar kereta, kita tak payah masuk RNA. Minyak kena berhenti je. Bang Tio. Sebab kita dah ada sejarah. Noah, dia orang komen ni Noah. Last nanti kat Arena Noah angkat telefon sekali. Dia orang kata. Sekali. Tak nak rak RZ, kita rak ADB je lah. Abang, ADB awak saya tahu tau. ADB awak Mat, saya tahu tau. Rahsia kat saya tau. Abang Mat ada bawa ke semalam dekat Karak? Tak ada. Tak ada bukan Bukan orang lain lah tu. Play semalam apa semalam lepas? Tak ada, dah ada keluar. Tak ada keluar Asal dengan RZ dia, RZ ADB dia. Sebab banyak motor. Lelaki Ada tu aku- macam kaki motor sangat tau. Aku tahu Arena dia. Dia ADB dia. Saya bukan kaki motor tapi saya faham lah pasal motor. Abang Mat, nanti jangan lupa DM saya dekat TikTok listing nombor plate tu. Boleh, Tengok boleh. nak tanya speed berapa. Betul. GPS berapa. Kanda punya motor dah siap dah, luar-luar punya. Betul-betul nampak enjin dah luar. Proses apa lagi kan? Dia sekarang body dia dah siap powder dah. Skru semua dah celup. Tinggal besok nak pergi ambil body pasang. Baru nak tegakkan lah. Baru nak naik motor dia dah naik. Okey. Lagi dalam 20% siap tu. Betul lagi. Motor Noah tinggal apa? Tinggal tebuk ekor belakang. Nak bagi burung masuk letak kepala burung tu kan. Kepala burung. Motor nak tak tahu lah. Tapi Noah motor dia laju juga. Itu hari kan dia pergi dengan Ojai 2 tahun lepas. Ojai awak kenal Mat? Kena. Kenal lah apa nak Orang kenal. kampung. Dia pergi Ojai kata duduk dengan sayang-sayang dia orang tak? Oh. Maknanya Noah ni memang kaki racing juga sebelum ni. Ya. Noah Jadi tambah. Kanda kena cari pasangan lain lah. Tak berayan teman Kanda lepas ni. Saya temankan dia tak apa. Saya tak laju bang. Sebab Noah nanti waktu slow dia akan cakap saya teman Kanda. Atas jalan dia tinggal, confirm. Tak, saya teman lah. Mak, gerak jap Mak. Nak makan jap Mak. Makan lu bang. Okey. Mak, Abang Mat, nanti kita jumpa Abang Mat Saya singgah kedai nanti. Lain macam singgah kedai ni brother ni. Nak relax hantar yang je. 2 biji resto tu ke takkan simpan rumah. Sabarlah, tenang je Mak. Jangan makan kita Mak Okey cantik. Plan kita jadi ah. Okey, kira jadi on. Okey Betul cantik. Noah ni ada apa-apa je. Ada 2,000. Oh ya. 2,000. Pasal apa? Pasal sotong. Tapi nanti ni lah kada KL lah tu tempat mak jauh. Dekat sebab dia bentong. Dia cuma 1 jam 40. tak jauh pun. Dekat kalau macam tu. Dekat je. Dekat sangat. Time ni kalau nak datang elok makan durian murah sini. Banyak dia. Sebab hari tu saya cakap dengan Zaim dari tempat Zaim dengan awak tu dalam 30 minit 30 minit lebih Dekat lah. Zaim mana? Zaim kerau apa? Oh dekat kan. Mempaga. Dekat. Kalau macam tu dekat kan. Saya tak tahu lah sebab biasa saya pergi Mojai saya ikut jalan belakang. Mana Kuala Terau? Saya ikut ni apa Allah bersama. Kuala Kelawang. Kuala Kelawang. Saya jarang ikut depan.
Lagi ke sana ikut belakang ni je. Okay, lock tabung. Senapang tak kot. Kanda senapang. Okay, kau pakai senapang. Muka kau suai senapang. Jujur ke, muka kau senapang. Aku tabung kot. Boleh Noah? Boleh tak ni? So netizen komen kat dua-dua orang ni pakai Zul apa ni? Tabung. Abang senapang dia pakai bang. Bagi Noah pakai napang kan? Pas tembak dia. Noah boleh kena senapang. Engkau lah kena sebab kau gaya kau Kanda. Dengan Bang Mat ni saya cakap kalau dia pakai senapang memang nampak macam saya. Nanti kan Ryan cakap saya macam Mak Pet. Kalau macam Kanda nampak orang lama. Cembut. Aku dah buka Baizer story pun tak lepas. Tapi kalau kita Mat recommend kan sebagai orang-orang baru nak buat rezek untuk sedap jalan, pakai tabung ringan ni. Kalau pakai senapang bawa dia agak berat sikit lah. Ya, kalau pakai senapang kan dia macam ni tau. Bila kau dah sesuai untuk pegang kaki racing. dia akan bobok off. Kau tengok kau nak kena ceng. Lepas tu kau nak masuk, kau nak kena ceng. Kau kena Dia main. tak sesuai untuk pegang kaki racing macam bawa dia tak malas boleh sikit. maintain. Dia kena dia piak terus. Tak, kau Noah sebiji macam murtad Noah. Tadi kau cakap senapang dekat aku. Bila abang Mat Speed cakap tabung, kau duk tabung kat aku. Maksudnya Kau cara ada bawa satu kau ni. kena laju je lah. Yelah kau nak suruh aku pakai benda satu. Bila tak Laju abang Mat lah. Speed cakap tiba-tiba tabung, kau tabung. Bila abang Mat Speed cakap kau suruh cakap kau bawa senapang. laju je. Ayah Bagi kau tak pin, boleh maintain. Ni, Kalau ni, macam ni. aku, Abang pakai Mat tabung ni, lah. Abang Mat dah komen. So dia yang tahu nak buat macam mana Noah. Dengan dia. So kita serahkan je lah kat Abang Mat ni. Dia tahulah dia buat macam mana. Mat recommend kau untuk dua-dua ni pakai tabung. Lebih selesa lah bawa. Laju dan sedap. Udus. Boleh bang. Kalau senapang, Pening sikit Ryan. senapang untuk ranggi. Untuk laju tak sesuai. Sesuai Noah. Tak apa nanti Untuk player-player baru lah. Kalau kaki fighter, racing, fly, senapang boleh. sebab nak jalan-jalan bandar tu tak sedap nak bunyi kan. Betul? Tak bunyi polis cepat datang. Aku boleh. Tapi memang mekak. Kalau kau masuk jalan-jalan celah, mekak udah Ya. bising. Tu Noah aku percaya Dia cakap kau. duduk atas motor tak dengar. Tapi time kita naik kereta orang potong apa. Memang Oi, jahat. alhamdulillah kan dia tak pakai TPS. Kalau terbiar jangan kawan lah. Gegang ke Raya gerang gitu. Dia macam ni lah suasana kawan-kawan kan dia bila kita berkawan dengan orang. Ada benda-benda ni dia bahan bukan bahan yang ambil masuk dalam hati. Maksudnya kita sonok-sonok kawan-kawan kita. Tak. Bahan aku tak salah. Mas Speed bahan tak salah. Itu Noah tu. Dia macam lebih kalau macam mengajar aku. Tak Adalah masalah. aku saja je Nampak ajak lah, orang. tabung lah. Saja Aku je ya ajak kan orang. je. Bosan. Tak boleh Barang borak jadi. dengan kau. Barang jadi. Oh, dah tak boleh borak. Barang jadi. Ya, kita kat lah. Apa benda kau ni? Apa yang jadi? Alah dua-dua ni sekarang. Okay. Amat. Nanti Noah nak datang pergi ambil kawasan, singgah-singgah sini dulu. Boleh insyaAllah. Noah ada dia. Noah tak pernah singgah Abang Mat. Tak, aku segan. Saya ni jauh tau. Saya ni bukan tak pernah singgah. Kita dah jumpa kat KL. Saya ni tak ada ulah alik pergi sana. Kalau saya dah singgah dah Noah. Kau buat apa buat macam ni Noah? Kau baru naik dah 5 bulan KL team tau. Tak kau sombong Abang Mat ni. Ya Allah, Yin, dah 2 tahun dah aku dah lalu sana. Aku segan nak singgah. 2 tahun Noah kau tak pernah singgah Noah. Jangan kau segan Noah. Kau tak pernah ingat kita kat tepi jalan kau tanya how much. Noah. Takkan kau Abang Mat kau segan Noah. Kau tanya Noah. Tahu apa kau ni? Apa yang bakang itu kau ni? Takkan kau segan Noah. Pergilah dia. Aku sebab jauh je tapi tak apa. Nanti ada rezeki. Saya towing motor sekali kanda. Motor kanda tu bagi ke Abang Mat. Kita orang pergi sekali dengan kanda. Boleh? Towing sekali. Boleh. Boleh. Ada hal. Okay on. How much tu ah? Kau kena borak sikit. Kau percaya Kena tanya Celir tu. Celir kata nak upgrade motor dia nak get member ni. Dia kat Mat ke Tak tanya itu dia kata nak suruh repair. boleh. Nanti saya cuba tanya dia. Boleh kalau nanti kalau nak sekali kan kita orang gerak sekali pergi kat abang. Boleh, Mal, tak ada jangan masalah. nak how much sangat Mal. Kau jangan nak how much. Kau pun tak faham bahasa Inggeris. Kau ingat tak korang berdua? Dia cakap apa Noah? Dia cakap apa? Mal, kau cuba kau tanya berapa? Apa benda ah? How apa ah? How? Si Mal. How? Kayaknya kalau daripada KL kan dia kita nak pergi ke Abang Mat, dia berapa jam? 30 minit, 40 minit itu lah. Kalau KL Gombak lah kat Gombak lah. Kalau daripada Gombak sejam gak. Oh,
Tak ada lah, Sejam. 40 minit sejam. Sejam enggak. KL karak tu, KL karak dekat setengah jam lah. Lagi setengah jam tu kena lalu kona-kona sikit. Oh, karak dia bentung karak. Nak vibe kau drive ha. Kau bawa motor aku drive. Ha, kau nak vibe kau ride pergi bengkel mat. Oh, kalau ride lagi sedap. Aku rakam kau kan dia on the way pergi tu aku rakam kau atas motor. Kau naik kereta, aku RZ seorang. Rakang. Macam gitu Patah solo. balik tu kita naik kereta lah bagi kau. Patah balik je lah. Macam gitu. Maksudnya kau naik kereta, semua naik kereta, aku seorang naik motor. Oh, Tak, kau aku cakap teman vibe. lah. Nuak Teman teman. aku nak hantar motor ke? Aku nak pergi ambil barang kat sana. Ha. Betul lah aku nak ambil barang, betul nak ambil exhaust sekali. Okey. Boleh. Tengok rezeki kau masuk. Alhamdulillah. Semoga Abang Mat dimurahkan rezeki, dimudahkan Betul. urusan juga. Yang mana ada dalam ni, terima kasih banyak semua. Rugi lah tak singgah bengkel 2 tahun lalu. Rugi lah tak singgah bengkel 2 tahun lalu. Aduh. Tapi lah Nuan ni. Kalau anda kata siapa-siapa nak buat motor, korang nak beli paik, korang nak aspek 125 ke apa, korang boleh hantar kat Abang Mat ni. Orang-orang hebat juga Abang Mat ni korang. Dia jujur. Kalau tak orang hebat tak Dia humble. dia senang gini lah. Kalau tak bukan orang hebat, tak ada je orang yang atas dah tahu dia kan. Mesti. Hebat. Mana kenal-kenal lah. Dulu gelap-gelap juga ni ha. Mat, sekarang ke kurang. Aku piala-piala pun banyak kau. Dulu gelap-gelap, sekarang dah cerah dah. Okey lah. Sekarang main cerah lah Yen. Ulu dahsyat tu. Masa tu saya kecil-kecil lagi bang. Saya kecil masa tu sekolah lagi. Tak ada sekolah, lebih kurang sebaya kita ni. Mat baru 29. Saya baru 22 bang. Saya baru 24. Saya 26. Tapi bang yang tua itu sikit ada ganda. itu hari abang cakap yang pasal reset member tu betul ke bang? Ingat pasal ADV tu? Ha? Tu betul. Okay, faham. Payung bunyi exhaust Mat. Cakap tanya abang Mat. Boleh start ke dalam video ni? Dalam live boleh? Boleh tak ya? Tak ada masalah. Kau nak dengar? Kalau tak dengar, Mak tak payah start. Nanti orang cakap apa pula. Pelan-pelan review, pelan-pelan review. Okey boleh Boleh pelan-pelan dah. Okey, kita review as a Mat lah. Kau dengar bunyi ni itu yang kau nak pakai nanti. Kita bagi dengar bunyi dulu. Kalau kena, komen kena. Kalau rasa tak best, cakap tak best. Tak best. Okey. Belum Nuah. Oh belum. Pelan-pelan abang Mat, pelan-pelan. Boleh. Start bang. Slow bang. Terus lu bang Hai. Kau pula. Tadi kan ni ada tabung kan ni. Siapa ni? Oh, dia tabung punya kan. Ni tabung. Jangan ni. Tukar kotak besar tu ah. Tak boleh. Mana boleh ni kan ni. Abang Mat, pelan-pelan dia senapang pula. Okey bang, matikan senapang pula bang. Bang, slow bang, senapang pula. Selu. Memang lekat lah selu untuk tanda ni. Ni dia bawa sejuk. Tadi dia sejuk. Tak laju sikit. Tak dengar ke? Dengar Daripada depan. Daripada depan. Depan. Nah macam ni akan ni orang tengah ni. Dengar. Rem sikit. Rem kit. Slow. Kejap lagi kena pukul orang kampung. Tak lah bengkel dia memang jalan jauh kan. Dah bang. Minyak habis lagi bang. Bang. Paip bang. Slow pen senapang pula. Slow pen senapang. Slow bang. Slow, Abang matikan pen dulu senapang. ni. Baik senapang pula. Nampak? Senapang pula. Slow ada. Ada. Ada jap. Oh ada. Oh, maksud kalau sebut slow abang tu akan buka ah. Ayat slow kena. Ayat one kadi slow. Tak masalah, motor abang tu dah susun kat dalam tu. Takkan kau nak slow ke pahit senapang? Boleh slow lah. Slow lah. Boleh. Slow. Tak, abang tu sebut Mana motor pahit senapang? Boleh.
Oh, motor pakai napang semua ambil lah. Banyak Tak apa, tabung tak apa, semua. tayar bang. Tayar. Tak apa bang, tak Cuba ada. bang, starting ke depan tu sikit. Starting ke depan tu sikit. Oh, ada. Jap, ada. Ada. Lupa. Ryan seseluruh ni. Terus. Motor banyak sangat nampak. Ni kat sini motor. Ni ada napang. Oh, ni ada senapang. Okey, Ini lah. abang punya pipe mana? Ni motor customer pipe kita ni. Okay. Okay, slow bang start. Seseluruh bang, step bang. Slow. Start jom. Dia kena duduk depan belakang ah. Tepi. Abang duk jauh sikit. Belah depan jauh sikit. Jauh sikit. Duduk sebab dalam pecah. exhaust. Ada paik tak bang. Kena. Sedap bunyi dia kena. Bang. Dah bang, dah. Cukup. Okey dah bang, tutup dulu. Abang, Abang Mat. Ha. Start ADV dulu jap. Pelan slow. Boleh tak? Nak dengar Slow. ADV lah bang. Kena dengan exhaust. Kena dengar kanda. exhaust ADV. Kena dengan exhaust kena. Lagi topik ni. Lain topik Kena dengan exhaust. Betul, saya pun nak dengar exhaust juga bang. Nanti penonton dia macam marah je kalau kita start ADV ni. tak payah. Slow bang. Sini kan. Tak apa. Dekat sikit. Kau ni bila slow dia tukar nama Mat Speed pada Mat Slow lagi. Kau slow. Boleh start dah ke ni? Boleh, bang, boleh, bang. Slow. Slow ah. InsyaAllah. Okay, slow. Bismillah dulu. Okay, bismillah. Rem sikit bang, rem sikit. Okay, cun. Bang, slow 3BS. Okay. Okay, cun. Cun dah. Okey eh? 3BS ada bang, 3BS. 3BS Mat punya pun ada lagi Syadu punya. Slow. Tengok, slow. Cuba buka sikit 3BS. Slow. Slow. Aduh. Slow insyaAllah. Slow insyaAllah, pelan-pelan lah. Kita orang takkan lewon. Betul. Tak kalau pun. Bismillah bang Pelan-pelan. Betul ke ni nak dengar 3BS? Betul. 3BS bang. Betul. Tak pondan ke? Tak. Slow bang, slow. Boleh bang. Pelan-pelan insyaAllah. Last Kita orang kali Islam. last kali kita akan start motor lumba kita boleh? Boleh. Ada Okey, betul bukan boleh. 3BS dulu bang. Slow. Kita orang Islam. Uish, bis sekarang. Slow eh. Slow. Slow bang insyaAllah kita boleh. InsyaAllah, pelan-pelan insyaAllah. InsyaAllah kita boleh. Pelan-pelan. Kau yang macam Yan. Ni ada 3BS eh. Ui, ni lagi baik ni. Dah buat ni. Kan dia? Baik ni. Aku mesti dia dah operate betul. Okay, start. Kau takkan buat 3BS biasa mesti operate punya slow Ni tengok. 3BS operate. Operate. Ada je operate. Aku tengok luar Bukan betul. 3BS standard punya, 3BS operate tapi bunyi macam standard. Berhenti. Aku tengok daripada luar pun dah tahu dah. Tapi lama tak start ni. Rem sikit. Slow bang, rem bang. Slow. Slow rem. Lama betul tak start ni. Betul-betul tertakung tuti dia. Fogging ke apa? Fogging. Bang. Start betul lumba tengok. Slow. Slow bang. Motor lembut pula. Start betul lumba. Ni motor cari makan ni. Dah. Betul poket dia. yang ini. Betul. Tanda dengan Noah kalau nak pergi RZ member kena tengok ni Ni kena bagi dia potong ni, kena korek, bagi duduk dalam baru rempit.
Betul. Sodok am Yan, kena sodok am. Todok terus. Pendek betul todok ni lah. Cepat ni. Ini sekilo punya, Mat? 2 kilo. 2 kilo. Yang sekilo punya mana? Sekilo punya mana? Sekilo. Sekilo punya kat store. Kat store. Pelan-pelan joki depan ni kita tengok. Joki depan rumah. Nak tengok dalam store kan, kita kena buka dalam store. Oh, tak payah. Tak apa bang. Tak apa, pelan-pelan. Slow. Tengok. Saya slow bang. Okey, sekarang ni abang start dulu. Review sikit bang, review. Review sikit barang-barang dekat motor ni. Barang dia sama, cuma tayar dia mahal sikit. Ada Tayar apa bang? Abang pakai tayar apa? Tengok apa tu? Oh, V-rubber. Bida apa? Boleh bang, buka enjin tengok ni. Dalam barang dalam ni je. Okey, start sikit. Start sikit. Start sikit. Ha? Sebab kamera aku kecil, kalau kamera besar sedap ni. Itu lah tu. Boleh nampak view jelas sikit. Abang ni macam ni, saya turun, Abang Mat live, Noah invite Abang Man. Macam tu. Saya turun, saya jadi viewer saya. Ya, saya turun. Tak ada. Abang kena masuk macam mana? Tengok. Oh, tu. Okey, abang Mat live. Abang Mat kena live balik semula? Abang Mat kena live. Okey. Lagi saya invite abang. Tak, Noah, kau invite abang, Ryan aku masuk live kau. Boleh? Kau up VC aku. Kan 2 orang boleh, betul? Ajar dia slow. Kita up VC kau. Tu abang Mat live dulu. Boleh. Jap. Tunggu jap.